Intro Zim, cepat Zim. Intro. Kita ada crowd ni. Kita ada crowd sekarang ni. Cepat Zim. Ahem. Assalam. Tak payahlah ganggu. Ganggu tu. Ayalah. Online pula sini. Ini Dia orang tu macam mana kita nak buat live? tak. Macam mana kita nak buat live podcast? Kalau macam ni kau distract. Tapi tak apa. Apa nama? Gangguan ni adalah Cuba kau buat intro dulu. Yelah nak buat intro Okay, ni. okay, Dia sebab- first kena macam dia tak adalah masuk-masuk. Hey, welcome back. Dia tak adalah masuk-masuk macam itu. Macam terkejut. Apa sih welcome back? Aku baru buka YouTube Okay, kat okay, situ. okay, okay, Sabar. okay. Macam Okay, kau rasa kau bagus, kau buat lah. oh itu aku buat. Kau buat lah. Baik ke tak? Cepat. Kau gila. Tak, orang dah tekan Hai. sikit ni. Hai, Assalamualaikum guys. Tachahau, macam biasa, welcome back to the pod guys. Seperti biasa, pada hari Jumaat pula, pada hari Sabtu, kau jangan risau, okay. Siapa-siapa yang belum menunaikan siapa- waktu maghrib, kau menunaikan Oh, dulu. kau pun waktu maghrib Kita shoot dah Tujuh apa? setengah, 7:30 lah. Siapa-siapa yang belum solat asar, kau kodok waktu asar di maghrib ni. Siapa jangan tinggal solat yang penting jangan tinggal solat. Dan siapa yang baru berbuka puasa, saya mau buka puasa sebab kita nak masuk bulan puasa kan, mesti diorang ganti perempuan dan perempuan. Yeah. Oh, okay. Kita hampir nak ke bulan Ramadan pada 18 hari bulan ni. Wah, ya, InsyaAllah. InsyaAllah. Kalau salah minta maaf lah. Mana tahu tiba jatuh 20 kan. Kita tak tahu kan. Anak bulan kita tak tahu. Ni ada anak bulan aku tengok itu. Dia tu tak, jangan merepek. Episod apa? Episod apa Okay. ni? Welcome back to episode apa kita sebenarnya? Aduh. Aku test korang. Oh ya, kau tengok Aku ingat. episod 19. Mana satu ni? 20. Aku test. 20. Pak. Sekarang dah episod 20, betul lah 20. It's rare that we see. I'm not gonna lie. It's very rare to see an Indian baddie, bro. Betul. Oh, she's a baddie, sir. Aku yang kau tak nak perasan tu. Kau nyempet je. She's a baddie. Kau makan je. Kau tengah makan tau. Tu kau boleh tengok baby sekarang. Episod 20 Ya, sekarang episod 20. Welcome. Welcome back. Episod 20. Permulaan yang bagus sebenarnya hari ni. Ya, angin. Tak, maksud aku permulaan bagus. Angin yang sepoi-sepoi. Apa nama? Bahasa. Sepoi-sepoi bahasa. Dia macam rasa macam duduk kat tepi pantai gitu. Lepas tu dengan pemandangan yang indah. Aku nak habis dah nasi lemak ni, kau tak habis intro lagi. Mana ni dah Oh, dah pertengahan. intro dah. Pertengahan dah. Dia macam apa nama? Kata pencuci mulut. Mana pencuci mulut tu apa nama? Pembuka ha. Pembuka kata. Yes. Kita sekarang ni berada di Si mulut last tu. Cepatnya habis. Ya tu. Ya. Takkan podcast kita intro dah dessert. Kalau aku makan dessert sikit, lepas tu makan Oh, nasi. ya. Aku macam tu aku pelik sikit. Kau tengok lebih baru kau habiskan sekali. Yeah, that's right. Tak tahu lah, orang lain mungkin makan. Kau saja nak buang masa kan sebenarnya. Oh, Kau ya. topik ni kan. Kau saja kan. Bagi aku fikir ayat. Ingat aku tak tahu. Kau tahu nak cakap apa? Tak, sebab apa nama, aku agak culture shock sebab kali kedua jadi host kan. Kali pertama tu okey lagi sebab apa aku okey kali pertama? Sama kat sini kat sini. Sini kan? Nervous ke? Mana nervous tu benda korang ni? Tak, sudah. Aku tak marah korang saja. Apa ni? Seperti biasa, kali ni siapa-siapa yang merindui seseorang ni dah lama tak masuk podcast. Berat ni. Berat. Berapa banyak kali dah tak masuk tu Pak. Kau tak rindu ke? Kenalkan lah. Hello guys. Hello guys. Kenalkan diri. Sorry dah kerja. Kerja lah. Sorry dah. Kau kena faham. Member dah kerja. Dengan depot ni ni ke? Memang ada pot ni free je setiap hari. Memang lah. Setiap minggu ada lah, tapi setiap hari tidak lah. Tu je cakap. Tapi welcome back Daniel, by the way. Hello guys. Sorry dah lately ni aku tak ada. Episod lepas-lepas aku tak ada. Episode lepas. Biasalah busy kerja. Siapa Pesanan yang- untuk viewer lah. Kalau ada yang macam mana dia ni pesanan. Hello, saya ada je dekat sini. ada. Pada yang Gen Z tolong pergi bekerja Ingat. Jangan beli macar 24 jam, beli Zeus. Jangan Kau nak beli, kau fikir kat duit kau berapa? Tak. Kau nak beli. Tak, kau nak buat ni. Detail babi dia orang. Saja. Kalau apa ni, kalau kau nak beli ke apa ni betul hijau je. Kalau kau macam contoh Kalau nak beli yang dekat Family Mart tu dah yang RM3.9. itu mahal gak tu. Mahal RM3.9. Dia RM3.9. Tahu aku macam cakap Kat kan dekat Family Mart si Umat kan ada RM9.
Matcha. betul. Oh ya, 9 eh? 9. Masya. Tak silap aku paling murah matcha dengan apa lagi satu harga RM9. Freak kot. Yang lain semua atas 12 kan? Yeah. Kau beli ni je lah gila, green tea lah bro. Yang Yelah, bungkus kat Oishi. tepi tu. Tak, ya bro. Ada buku kata Ada matcha. lah dekat Ada Yop. lah matcha. Yop. Dekat Yop je. Yop nah ni. Ada matcha. Beh, green tea satu beh. Tak sekali. Dah lah green tea lah. Macam kalau rasa gian dengan macam tu beli green tea je dah lah. Sama rasa dia. Alah. Macam dengan green tea lain lah. Dia apa janji hijau lah. Janji hijau lah. Okay, faham. Beli honeydew ke. Ha. Kopi yang hijau. Aku suka buat baru sekarang ni. Mountain Dew Dan ke. dia macam view masjid. Dia masjid. Astagfirullahaladzim. Tapi orang tak tahu dia, orang tak tahu. Masjid lah, masjid. Rumah ibadat lah. Masjid. Rumah ibadat, rumah ibadat. Rumah ibadat. Tapi bukan untuk kita lah. Bapak random. Okay. Betul. Depan ni memang betul masjid tu bukan. Kau tak masuk bukan dia? masjid kita. Asal lah kau masuk. Tak, sekarang kau nak kau racist lah ni. Oh. Kau nak cakap sebab kulit aku ke macam mana? Benda gila. Apa? Cakap kau masjid lah. Tapi ni ini masjid. Ini Dah, lupa. Betul lah depan ada masjid tapi bukan masjid untuk kita lah. Bukan masjid untuk orang Islam. Betul Azim Okay. Islam. Okay, pasal intro dah, Daniel pasal Daniel dah. Okay, apa lagi? What's next bro? What's next? Betul, aku nak test juga. Okay, what's next bro? Mestilah kita tanya. Apa ni macam mana korang hari ni okey ke kan? Minggu-minggu korang okey ke? Sebab aku rasa macam tak tahu lah. Walaupun lepas-lepas dah ada kan. Okay. Kau kau Starting tak aku ada. lah. Starting kau lah mesti nak tahu minggu kau sebab kau busy. Kau nak tahu Daniel ni seorang yang passionate tentang kerja dia. Dia dapat job baru. Jadi macam aku kalau nak buat andaian pasal apa ni Daniel kerja macam mana, aku tak boleh, aku tak mampu sebab aku tak tahu macam mana Daniel kerja semua sebab dia terlalu busy. Betul kot kau ni. Kau kena kenal. Kerja aku biasa. Kerja biasa lah. Tak, kau kena faham dia pun buat tu, aku tak ada itu, padahal demam je. Aku buat tu dengan kau lah. Macam mana kau rasa macam day kau ke tempat kerja kau macam mana, okey ke? Aku tak ambil weekly lah, aku ambil monthly lah. Monthly, Aku ambil okay, by monthly. Macam mana monthly kau? So far aku baru kerja. Ah, Baru dapat kerja. Dan aku baru habis study. betul. Belakang ni pun baru dapat kerja tak? Aku balik kerja lah tu. Okay, betul. Okay. Belum faham. So aku baru a few month, aku dah rasa hektik kau-kau lah. Memang macam tu ada reason kenapa aku jarang lah join. Cakap Aku faham. alamak, Kau kuat sangat So- ni, kau superhero kan? So kiranya apa ni, kiranya kau dah masuk tahun baru pun dah agak hektik lah kerja kau. ya biasa. Dia mana-mana company besar, setiap ujung tahun atau awal tahun memang dia akan busy. Itu biasa. Tolong lah. Kau tahu tak? Majikan tolong lah. Tolong lah, Marah pasal majikan. Bagi cuti Tak, bukan lebih apa. sikit ke. Betul, kerja banyak apa semua. Tapi ini pun ada kes juga kan. Pasal orang kata apa, pasal majikan ni lebih buat orang bawah macam kerja buruh ke tu. Dia kau tahu sebab apa? Sebab diorang mengamalkan konsep kita bila dah masuk satu company, kita ibarat family. Rancau. Gampang lah benda tu. Benda tu masih ada Ada Masih bodoh, ada, ada. Ada untuk family company tak tahu apa. Aku rasa kalau untuk Gen Z tak kot kan. Bagus Gen Z dia untuk rapper. yang Orang tua lah. sini-sini Dia lah. sini lah. Dia Gen Z macam dia tahu dia fokus on kerja. Dia kena buang ni. Tak ada lah gila. Bodoh je. Tadi kita blur lah muka kau awal-awal. Awal-awal tak blur siapa. Tapi dah sebut nama. Tak apa. Nama dia tak company tahu. belum, Sorry, dia ni bukan nama sebenar. Dia bukan nama sebenar. So kiranya orang tua dalam tu lah. So Yeah. boomer dengan Gen Z mana lagi better kau rasa? Boomer Kalau aku seram hunter je. Woi gila kau. Hunter je main-main tu. Itu- Dia kau dapat cakap kepala itu kau. Left 4 Dead. Itu Left 4 Dead bodoh. Ya. Itu Left 4 Dead mongok. Salah sorry lah. Betul Left 4 Dead siap lah. Dah baru yang masuk lagi Left 4 Dead pula. Kita merepek. Aku kacau tu Left 4 Dead dulu Dul. Dia tu dulu Aku suka ambil karakter yang leader yang apa? Oh yang gemuk hitam tu. Aku Habis racist tu kau. mana aku tahu siapa leader. Aku cuba nak cari ayat exercise untuk describe dia kau. Dia pakai baju hijau lain kuning tak silap aku. Siapa gila? Yang itulah. Tapi ya, kau cakap hitam tadi. Aku tak nak ya. racist ni. Mana dia racist? Betul lah dia berkulit Siapa Dark chocolate. Okey dark chocolate. Okey. Alah Left 4 Dead yang leader tu yang botak tu. Kalau dia kan ada 4 orang. Bukan yang ni yang Ni askar tu. dia punya askar tu kan dia 4 orang. Ui, Dia tapi perempuan. tank tu aku tak suka bodoh. Annoying bodoh tank tu. Tanker Dia tu. terus lompat kan. Ya, dia lompat satu hal. Lepas tu dia setiap kali berjalan bergegak. Jadi skrin tu kau tak boleh fokus ke tu. Ui, siapa tak sempat merasa Left 4 Dead part boring siul. Ya, dia kau membosankan Aku rasa tak pernah main Left 4 Dead. Left 4 Dead the only zombie punya game yang best lah aku rasa.
Betul. Left 4 Dead ada cheat ke? Ada, lah. banyak Ada mesti je. ada kan. Kau tak nak main Left 4 Dead ke? Tak main. Aduh. Wah ni. Main. Oh main. Okey. Aku cerita aku main Left 4 Dead, aku tengok orang main Left 4 Dead. Oh. Dia tengah main, lepas tu dia cakap, bodoh tobek lah kau. Lepas tu aku gelak. Tobek. Tobek. Tak tahu. Oh mungkin macam cara tapi dia yang dia. karakter yang main tu dia memang ada tobek sikit. Tak, tapi aku curious kenapa dia punya game tu punya thumbnail, bukan thumbnail apa muka depan tu dia ada kepala, lepas tu ada batang pipe ni. Kepala pipe tu kan. Tahu benda Company ni ah, tu company dia. Oh ya. Company science macam tu lah. Okey, sebelum Left 4 Dead tadi kita kat mana? Tak ingat lah bodoh. Boomer Kau kita. jangan tanya macam tu. Boomer. Aku tanya Gen Z dengan Boomer untuk zaman sekarang 2026 ni, mana yang lagi better memimpin lah, jadi leader lah orang cakap lah. So far aku boleh cakap dia dua-dua ada pros and cons lah. Tu. Okey, apakah pros and cons dia? Alamak, ini dah pisang ni Kalau aku kan. macam ni aku tak boleh cakap sebab ya aku faham kan kita Macam aku jobless, aku tak tahu macam mana situasi. Aku tak tahu. Aku tak tahu aku. Situasi jobless. Kalau aku cerita pasal keseluruhan lah, macam mana aku judge orang lah, tu je lah. Oh ya. Ha. Dia Boomer ada yang okey lah macam itu. Ada yang okey. Dia tengok Boomer pun ada juga perangai macam Gen Z. Dia takut Boomer yang masih efek dengan kehidupan zaman perang. Aku rasa Boomer dia ada bagus dia. One of the good things. Settle lah. Harus itu lah. One of the good thing pasal Boomer ni, diorang tak as deep as Gen Z. And bila kita cakap pasal kerja, bila kita cakap pasal environment tu, diorang macam kerja bodoh, nanti aku balik aku tidur kak. Faham? Meanwhile Gen Z aku tak suka vibe kerja macam ni. Ini adalah kehidupan aku. So life aku adalah macam ni, adalah kerja aku. So auto ke arah ke negatif tu adalah. Sikit Tapi lah. sikit lah. Tapi Ada je yang sebab 100% sekarang ni tu. most of the people cakap dia orang lagi prefer to work with Gen Z, which is tak salah pun. Sebenarnya Boomer pun okey juga. Kan cumanya aku tak sebut lagi lah apa yang bagus pasal Gen Z ni. Gen Z ni salah satunya adalah diorang asal diorang lalu sini, diorang ke mana sebenarnya? Tak, dia lepak sana dia. Aku nampak pun. Dia lepak sana. Tak apa lah, kita boleh lepak agak macam mana kan. Cuma lepak. bezanya kita ni lah, naik kereta jalan kaki atas ni. Tak macam ni. Cuba kau try bawa kereta dengan orang kat sini. Cumanya kita tak membuat pencemaran bunyi lah. Pencemaran bunyi. Okay, faham. Menarik. Contohnya macam Gen Z maybe value more character, more kepada skills, more kepada attitude. Meanwhile Boomer Lifestyle. lebih value sijil, qualification, certification. Tu untuk Gen Z lah. Tu untuk Boomer. Oh Boomer. Tapi aku tak cakap semua, aku bukan nak sapu rata tau. Sebab benda ni boleh jadi macam kau tempat aku pun tak, kat tempat aku tak ada macam tu. Memang lah tu tempat kau. Untung lah. Aku paling fuck dia macam bila dia cakap dulu mana ada. Kau diam lah dulu Dulu bro. Dulu Ya, zaman aku dulu orang dia. Zaman aku dulu. Zaman Mazlan ni. Zaman Mazlan ada kat sini. Kat kotak dua. Siap zaman Azlan. Apa aku boleh cakap orang-orang boomer sekarang ni dia tak pakai ChatGPT. Dia tak tahu. Dia tahu ada kewujudan ChatGPT tu. Tak payah pakai. Tapi dia tak pakai. Dia klasik lah. Tapi kadang-kadang nampak lah, kira memori dia power lah. kadang aku macam pening sebab aku tak tahu kan. Diorang tahu kan apa ni? Diorang tak pakai ChatGPT apa semua kan. Tapi kadang aku pasal macam aku tak tahu ada orang ni tahu ke tak pasal teknologi sebenarnya. Pasal macam contoh kan. Ya aku bukan nak cakap mak ayah aku tak reti ke apa ke, cuma Dia macam ada macam ni, certain benda dia tak reti nak buat walaupun benda tu senang. Dia contoh kan, okay, kau tahu lah Bobo. Aku itulah Bobo pula dia ni. Aku itulah pun mana dia. Tu ke Tak ada. Tak mana dia. Tak Okay, kita lah, kita speak to generally lah. Gen Alpha punya staff lah Bobo kan. Bukan Gen Z kan. Betul. Kau nak explore tak? Sini aku nak. Kau nak try tak? Ya, Kalau betul. Gen Z aku nak. Bukan kalau Gen Z maksudnya aku nak lah. Yelah, Nak tapi Azim lain cerita lah. Kalau macam kita general kan, kau macam mesti macam apa sih? Labubu, Kuromi. Kuromi Tahu lah kau. Ya. Kuromi kita. Oh yang baru lah. Ya. Kuromi. Tapi sekarang dia dah masuk tu. Dia masuk geng-geng lah. Tu Okay. dia- Mainan lah untuk kita kena mainan. Aku senyap benda ni perumpamaan lah. Maksudnya
kau nak explore tak benda yang sekarang Gen Z, Gen Alpha ni obsessed? Bagi aku tak nak, aku malas. Explore explore tak lah. Mungkin tahu-tahu macam Tahu tu je. yes. Tu sama juga macam diorang macam tengok budak-budak sekarang main phone. Diorang maybe ada phone, tapi diorang stuck in the past yang macam phone untuk call, phone untuk communicate. Kita basically phone untuk have fun, Betul. phone untuk Social media, sebar fitnah, untuk cyberbully, untuk deep sangat. apa? Manage Tua bukan. health punya ni ada yang tengok period dia dekat phone. Ke apps betul. Period? Ada. Tengok period. Ada. Darah period dia. Bukan. Apa dia? Tempo Oh, tempo period. Tak ada. Tengok darah period. Darah period kau ambil Dia gambar. spesifik kot. Tengok darah. Macam mana je? Tu search pun boleh pun tu. Mana Darah tahu period. macam Wow. darah period. Oh okey macam ni sama lah. Kau dah tengok dah? Tak. Kau pernah search tak? Tak. Bawa member belajar. Member aku dia pernah macam hari ni kau period Lepas tu sebab dorang punya height tak betul. So ada satu apps tu Boleh kira kau untuk orang ah. dia bukan dikirakan. Macam kau boleh estimate benda tu lagi accurate daripada kau agak-agak. Oh, Benda tu faham function faham. sebenarnya. Tapi aku tak ada tak pernah download aku tak ada takutlah aku. The point is kenapa kau download? Sebab dia perempuan lah Oh, bodoh. dia buat mana? Dia lebih seorang. Yang kau dia. Okey. Yang aku apa? Kau tadi tak cakap spesifik. Pasal period tu sebab aku ingat benda lain pun tu. Takkan. Okey, Yelah, okey. takkanlah ambil gambar. Takkan Tak. ada period Instagram. Ada. Di mana Oh, orang-orang tak period kau. tu betul. Ada period Instagram. Boleh share jadi bapak dia geli bodoh. Dia sensitif tau. Ya bodoh. Pun sakit tau. Tak. Kena sakit. Weh. Laju. Ada gila. Diri je tengok. Arisu. Ya, kan aku cakap ada usagi bodoh. Ada sagi Arisu dalam. Kan kat lalu tu kan ada satu benda berdiri kat atas straight. Weh, Dia tak babi. bergerak tapi dia tak. Itu Spiderman kau tadi lah. cakap tapi tu lah. Aku cakap dalam train. Dalam train kan dekat luar lagi Ada kau tak nampak ni tadi? Spiderman bodoh. Spiderman. Dengan Dr. Octopus tu yang lawan. Stanley Bank. Bukan Spiderman. Octavia. Octavia. Nama dia? Dr. Octavia. Oh. Apa? Betul lah. Tapi betul okay, kita balik ni pasal yang Gen Z tadi tu lah betul. Dia mungkin ChatGPT yang macam cakap tadi kan. Mungkin boomer bukan dia tak tahu, dia tahu tapi bukan masa dia lakukan untuk study benda tu. Macam dia pun malas nak study Bukan lah. macam Dia tahu je nak buat. Let's say kau dah tua nanti kan. Kau dah tua, kau dah umur 70-80 tahun. Tiba-tiba ada satu gadget ni yang hanya macam aku cakap period Instagram. kau nak bagi bini kau check pun bini kau dah monopause lah Tak, tentu. maksudnya anak-anak kau pun anak kau pun semua macam period Instagram sangat hebat. Lepas tu anak kau suruh ayah download period Instagram. Kan kau nak? Saya tak kau nak. Kau cakap buat apa? Ayah dah tua ke? Ayah tak download period. lah e-football. Ayah download Kan football. lah nak main tentu dah tu. Sekarang tak main Ayah football. jom kita tengok Labu Bumen dekat sinema. Bubuman. Tapi kalau macam contoh untuk nak bukanlah kata Tapi kan aku tak macam main, cakap, aku bukanlah merendahkan period lah. Oh. dah akan mirip Tak, aku tak ni lah. It's just aku tak tahu dia macam Benda tu terkeluar kan sensitif kan. sensitif. Aku tahu perempuan sakit, aku takkan mainkan lah period. Kau tu ada orang bagi gambaran period tu macam Woman ni. is strong. Orang bagi gambaran. Dia macam dia benda tu dia kena macam kena grab Period pain lah. Oh, yang Senggugut, AI senggugut. punya tu ke? AI punya video. Senggugut. Tak tahu aku tak ingat ya, tapi orang bagi Aku tak gambaran tahu pula tu. Ali Irfan ada buat video pasal Bukan. Bukan Irfan. Ni AI engage you. Engage you. Terus tadi aku tengok aku cakap ni AI ni mana ada Anwar Ibrahim tu. Siap lah. Tak boleh AI sekarang ni. Tadi kau mana sambung ni? Apa tadi kak? Oh tak. Sebelum Anik cakap sorry apa? Bukan nak Oh merendahkan tak, period tu. senang kata kita period. nanti pun macam bila kita dah tua nanti bila dah masuk lepas Jazamfa mungkin kita pun macam yang kau cakap lah kita tak explore cuma kalau ada benda tu depan mata kalau macam contoh nak entertain anak kita ke apa kan kita ikut je lah macam tu. Benda tu normal lah, benda tu it's atas orang lah, tapi generally aku rasa macam let's say, macam aku cakap tadi lah, let's say ada satu benda baru ataupun let's say lah in future phone tu dia sekali dengan kereta bercantum tu lah. So Nak main Oh sekarang dah ada dah. Kau beli BYD, kau dapat iPad. BYD Oh, ya? iPad
Tak, tu screen dia yang besar tu. Dia iPad. Aku kan dapat iPad free. Tak adalah. Kau nak main kena masuk kereta lah. Tapi okey ni aku tanya. So BYD kan ada Dongkol. apa dia? Tak, apa ni? Macam dia cakap tadi BYD dalam tu ada macam screen tu kan. Okey, kau rasa dia guna device apa? Device apa? Software. Samsung software apa? Samsung ke? Android lah. Android lah. Android. Tapi dia ada Apple CarPlay. Apple CarPlay tu apa? Apple TV Apple CarPlay apps yang Kau tak tahu Azim, nanti aku beli. Cuba dulu lah. Tadi seorang beli tak, nanti aku basically review. kau boleh buka iPhone kau dekat kereta. So kau boleh scroll macam Okay, macam Bukan dia kau pernah buat dekat kereta kakak kau? Expander bukan Expander. Itu bukan aku pula. Bukan Expander. Mitsubishi Expander. Macam tu kan? Macam tu lah. Oh. So basically kau boleh tengok notification kau kat situ. Kau boleh buka lagu kat situ. Kalau kau ada Spotify, ada Apple Music. So kalau kau nak, contoh ada on call, kau nak cakap telefon, kau kena lekat situ. Tak payahlah. Tak payah. boleh angkat kot. Benda ada Angkat speaker kereta. kat situ. Oh, ada speaker. Benda ada speaker. Oh. Speaker. Loudspeaker. Oh, loudspeaker. Ha. Tapi kalau private macam yang kau tak yang kau angkat. connect dengan phone kereta tu kenapa keluar? tak, tapi dia call memang call kereta tu, direct kereta tu. Dia call nombor kereta. Senang macam ni, kau tekan disconnect. Kau tekan disconnect, kau angkat lah. Dekat gampang. Bodoh. Ada tahu ada. Tak macam kau cakap kan. Do you need phone help? kereta. Ya. Ada mak apa, ada mak apa. Apa ni? Peserta tersingkir bodoh ni. Dia nak begini lah depan tu. Tu. Mana? Tapi tu kali ni tak macam ni kan. Macam itu distraction satu ke. Ni macam banyak pula distraction. Tak, sebab kita awal. Apa, Oh, ya? Kawal. Tahu saya aku bukan distraction yang tu tau. Yelah, orang orang dalam kan. Tak apa lah. Awak macam mana? Oh, macam mana? Kita bukan orang kita semua senang. Kau orang Cantik senang. motor tu. Kau Mana? rasa dia main? Bukan. Tak, okey, teruskan. Apa kau ni? Tak dengar kan? Kau ada girlfriend tau. Okay, For apa? Azim punya girlfriend, here he is watching other girls. You know, so I'm sorry, I've been a bad boy. lelaki semua sama guys. Lelaki semua sama. Asyik aku. Macam mana orang tak masuk live komplain Tak, tengok macam mana? contoh dah depan mata pula. Aduh. Aku tengok motor kot. Oh, motor lah. Ya. Kau tengok motor lah. Ya. Nampak depan ni. Apa motor ni? Cover set warna kuning. Aku keluarkan juga ni kan. Aku ada Kuning? kat kamera kan. Mana kau pasal kuning? Okay. Oh. Okey, teruskan apa Kau ni? aku ada. Kau apa? Tadi yang masa kau dalam kereta dia kau cakap aku ada ish dalam podcast. Oh ya, tadi by the way tadi aku pergi Mandal lah kan, aku cakap aku Mandal. Pasal aku macam thrifting macam macam tengok baju. Aku pergi sana aku nak cari jeans tau. Pelicing lah. Gini. Okey, teruskan. Okay, Jin. Lepas tu Aku nak cari jeans. So, aku macam browsing aku dah beli benda semua tau. Lepas tu aku internet lah. Browsing internet. Tu aku dah cakap tu tadi. dia browsing ni actually satu terms mencari sebenarnya. Mencari. Oh. Menggeledah search. Dia macam search juga. So tadi kau browsing banda tu pakai ikon itu tak? tak. Aku muka aku semua nampak. Okay. Lepas tu? Lepas tu aku cari baju. Aku pergi kat section jeans. Okey, section Aku tengok jeans. 100 lebih. Bodoh. Mahal. Oh, itu premiumnya kot. Masalahnya bundle. Kalau Apa, 100? bundle pun dah 100 lebih. Maksudnya 100 something. Baik aku pergi Uniqlo ke. Aku Dapat syak itu 1 lebih vintage kan? punya barang lah aku. Of course lah, tapi Kau tahu tak harga jeans baru berapa? 300. Atas 8. Jeans yang 80. fresh baru. 100. 800. Jeans brand apa? Brand apa tu? Mostly Japan lah. Oh, ya. Okey, aku teka satu. Shinjuku. Shinjuku kot. Betul eh? Tak tahu tu. Shinji Kagawa. Aku teka je. Tahu brand Shinji Kagawa Azim? Mana ada tu nama orang. Aku ingat tu. Brand lah. Itu Brand brand apa? lah. Gila brand seluar jin. Yang ada gambar ikan belakang. Dia bukan Shinji, dia Shinjins. Shinjins. Betul Kau bodoh. lagi dengar begitu lah, Dia aku boleh percaya dia. Nanti viewer cakap bodoh saya Azim tak tahu Shinjins. Kita semua tahu Shinjins. Ni yang brand yang jual jokes tu. Yang ni Keisuke Honda. Suzuki Honda pula. Tak, dia Betul lah. Shinjins. Shinji kau pakai Shinjins. Oh, okey. Aku tahu lagi satu brand. Aku tahu lagi satu brand. Ni. Shan shirt. Shirt apa? Itu brand Cina lah. Tak, bukan. Dia Shan, SHUN, SHIRT, Shan shirt.
Ini kau nampak kat kedai rujak mana-mana tak Habis boleh ni sebut. Shinjin lah. Aku boleh buat. Dulu cik apa nama dia Shinji Kagawa. Lepas tu brand dia Shinjin. Sinjin. Smart tu. Oh dia punya apa nama, dia punya developer lah. Developer dia Shinji Kagawa. Betul macam nama kau Azim, kau nampak brand Azims. Yang tu brand kau. Macam tu lah, kau nama Macam kau kena makan je. nama kau Azim. Lepas tu kau nak buat Brand Azim, brand Zip. Azips. Ni nama Azim brand Apui. Kalau kau nak buka Azu, Dia Apui. kalau kau nak buka Azu. Azu. Macam tu lah. Lepas tu bodoh. Betul apa Oh ni jeans yang mahal tu. jeans mahal. Tapi bagi aku, ni bagi aku lah sebab bundle is supposed to be affordable. Ni aku rasa benda ni orang dah discuss dulu. Sebab ada orang reseller ataupun orang-orang yang apa orang cakap penyelam handal ni kan. Dia orang selalu search for piece yang rare. Kalau dulu maybe boleh dapat RM20, tapi disebabkan orang-orang macam dia orang tiba-tiba jadi 100, 200, even ada sampai beribu. Bagi aku macam benda tu tak fair and dah tak best tu. Sebab kan orang macam orang ada komplain kat bundle patutnya tu pakcik barang murah tu. Ini patutnya orang-orang sekarang ni harga butik lah. kat bundle tu. So tak best lah untuk aku yang tak berkemampuan ni. Aku tak mampu. Berapa tadi? Satu je. 120, 130. Weh, Uniqlo lepas tu. Baik beli Uniqlo. H&M pun lepas kan jeans. Oh Uniqlo brand Ani kan. Uniqlo. Uniqlo Saja Aku agak aku nak effort buat. kau. Aku suka pergi bandel. Aku cari kenapa dia mahal. Aku ada jumpa satu baju. Harga dia t-shirt bodoh je. Dia macam Pagoda punya t-shirt. Tapi harga dia almost 400 lah. Uish, brand apa siap? Aku tak ingat berapa, dah lama sangat. Aku tengok kenapa dia mahal. So of course branded lah. Okay. And then aku akan tengok jahitan dia. Mostly single stitch. Dia mahal daripada double stitch. Single stitch. Oh dia single stitch double stitch punya. Ada. Kalau macam ni double stitch. Dia ada single stitch tu satu je. Tak cepat goyak ke? Tak, sebab tu dia mahal. Oh. So satu stitch tu memang premium lah. Oh, ni Kalau aku selak sini. Dia tak kat situ. Aku nak tengok si bawah ni. Sebab baju kau boxy, aku nak tengok. Astagfirullah. Apa ni dia lain macam tu. aku nak tengok single Mana stitch. ni double stitch. Okay. Tiba-tiba clarify. Oh, bukan double stitch gila, double line tu. Tu. Double stitch. Kau tengok gila. Dia memang lah. Betul lah. Dia memang double line tu. Oh ya, maknanya single stitch tu memang satu stitch tu memang premium, takkan koyak, betul dia mahal lah. Koyak lah juga. Ada person takkan koyak lah. Tapi tak rasa lah. And then lagi satu, kalau dekat tepi ni kan, nampak kita ada jahit kan. Ada dua-dua kan. Oh kadang baju tak dijahit. Oh. Dari sebelah tu. Tak tunjuk kat aku, tunjuk kat kamera. Satu ke? Mana ada dua gila Sila ni. sikit betul lah boxy. Betul kat boxy. Oh no, kau ni. Kata boxy. Dua jahitan kau. Aku. Musuh Islam. Biar monster. Nanti monster marah. Okay. Oh, Tapi Satu ke dua? apa dia? dua kat sini ada. Oh maksudnya sebelah lah dia kalau yang Sebelah. quality. Oh. Ui. Kejap baju apa dia sebelah aku, macam aku pernah tengok. Motor terus jalan. Sorry ya. Jalan tak apa kalau masuk longkang. Dia biasa dekat collar kalau kita nak tengok. Dia t-shirt biasa kan. Macam kat collar dia. Bodoh. Aku lah single stitch tu mahal. Tapi sampai 400 lebih tu. Aku syak tu mesti brand. Aku punya style kalau aku pergi bandar, aku kalau t-shirt lah, aku punya rule, kalau t-shirt tu lebih RM40 aku rasa mahal. Ya, betul. Kalau bandar. Ya, untuk t-shirt. Untuk t-shirt. Baik aku beli t-shirt baru tu. Kalau aku atas 15 tu. New. Even 15 tu pun aku rasa dah macam Tapi 15 baik beli kat tapi- TikTok. Walaupun pakai 2 kali basuh dah ni. Dia tengok report tu. Bodoh Apa? sial. 15 kalau RM15 selalunya dia memang tak berkualiti langsung. Masalahnya dia paling-paling kalau satu kain dia tak sedap. Dua dia ada stain. Tiga satu hari maybe dia ada. Aku pernah beli baju. Aku dah beli, aku pakai. Weh, dia sebat siul. Aku bawa keluar punya ada koyak sini. Aku tak tahu macam mana tak perasan tu. Baru basuh 2 kali kan, benang dah putus lah. Ya. Dia kalau murah mesti ada sebab kenapa murah kan. Ya. Macam tadi lah, aku ada satu piece ni aku jumpa.
champion tau, brand champion. Tapi dia bukanlah yang basic tu. Dia bukan champion ataupun dia ada logo sini. Dia ada tulis something tau. Tapi brand champion aku macam ni jackpot tu. Aku pakai yang ada stand sini. Itu memang design dia. Memang Murah. corak dia. Murah agak dia. 45 lah. Memang corak dia ya. Bukan memang stand betul lah. Stand betul lah. Aku dah try kiki lepas tu aku try macam tak air kan. Tak ambil air sikit lah. Oh, kita Tak. kau beli lah. Aku tak beli. Lepas tu sempat pula kau ambil air Tak ada lah, maksudnya aku macam Oh, kau guna helium kau dah agak. Boleh kau pergi dah boleh. Habis apa tu. Takkan lah kau ambil Macam air. stand. Aku macam ni lah, aku macam Kupil-kupil lah sikit gitu lah. Faham. So aku, lepas tu aku macam try lah tengok to see kalau benda tu boleh tanggal kan. Tak boleh. So aku macam patut Tuan ni pun tanggal dia punya lengan kan. Wah. Kau dia apa? Tapi baju tu sweatshirt sebab tu mahal sikit. Oh ya. RM4 tu, 45. Oh, so Asian lah. Sweatshirt ya. Tapi tu lah kalau nak beli barang yang branded kan. Tapi kalau murah sangat pun risau juga tu. Apa kat bandar? Macam aku pernah beli, aku jumpa barang Adidas RM2 t-shirt. Rupanya Abibas. Tak ada tu punchline lah. Punchline. Tapi betul lah. Aku tak tahu. Aku kalau nak cari baju kat bandar aku kan lagi bandar cari baju. Jarang cari baju untuk jalan. Memang aku cari baju untuk pakai kat rumah. Memang Pergi baju lepak. tak jalan. Tu aku cari. Aku hargai effort kau. Okay. Aku suka ya. Aku suka. Bagus. Okay lah, kau nampak lah kau ni. Apa? Tapi the reason kenapa aku pun pakai je, aku buat jalan kadang. Tapi aku pilih dekat baju tu kau buat jalan. Aku jadi Azim ke? Tak. Kau pakai kasut tu, pakai Aku baju. dah senyap. Okey. Kau ni. Tak okay, aku bawa je lah baju tu berjalan-jalan. Aku Kalau pakai elok baju, lah baju aku tu. pakai baju tu aku macam berjalan lah. berjalan. Okey, Lari okey. kau siap lah. Lari, kalau lari tiba-tiba cabut baju tu. Sebab baju tu memang untuk jalan. Tapi kalau elok lah kan, kalau elok. Okey, Aku tanya korang lah. Ah. Sebab kita pun semua dah makin menua orang cakap. Oi, gila kursi tua. Apa korang punya like macam mana nak cakap Style. style untuk zaman sekarang. Maksud kau style untuk zaman tua nanti ke ataupun Tak, sekarang Sekarang budak sekarang punya style. Oh, budak sekarang punya Kau style. tahu dia orang panggil apa? Apa? Budak-budak TRX. Oh, faham. Dress up dah tiada atas kan. kecil. Bawa bersaiz fuck punya tu. Lepas tu pakai bini kan. Ya, Lepas tu pakai headphone. Atas pakai baju apa ni? Kau cakap ni boti. tak kan. Oh, Bosi. Bosi. Boti lu kau. Salah. Bosi, pakai baju Bosi. bosi, seluar. Betul ke? Seluar Tonggi bosi. Bosi betul. Babi Aku seluar tak betul boti. ni. Ya, besar babi Betul ni. tak kan. Ni so aku normal Kau kan. style lah. Kau try tak in dulu ke seluar ni? Tak boleh baju bosi. Tak, sebab baju bosi, lepas tu seluar slack. So bila tak in, macam ni lah, Adik Keputra. So, Adik kau betul. Oh, so seluar kau Oh. aku tak cakap. Kau yang mention, aku tak cakap pun. Nanti aku mak rumah ni Tak, sharing cakap kau ni mampu. Putrajaya. Lain aku cakap Putrajaya. Tapi tak tahu lah tu. Bagi aku lah. Dia setiap generasi akan ada satu ya. era di mana dress up memang boleh pelik kan. Mungkin untuk diorang sekarang. Sebab aku pernah experience benda tu. Tapi aku rasa bila diorang dah ni, aku rasa diorang bila tengok balik pun diorang akan rasa macam apa benda kan. Tapi tahu lah bagi aku, kalau untuk aku tak pilih lah. Apa tu? Kau tanya tu. Terus Tapi sebenarnya Bangun. Nah kan? Dika cakap style lah kau rasa. Ah. Cuba komen di bawah. Apa yang kau rasa tentang baju ni? Ni lah sikit. Gempis sikit. Okay. Kau tengok cik loafer. Okay. apa dengan apa topi New Era tu yang fitted tu. Tapi bagi aku untuk fashion yang tu bukan pilihan aku, tapi pakailah kau nak. Cuma aku kalau bagi aku contoh kan, orang nak dress up, try pakai ni. Tak kot. Kau suka macam tu? Aku tak tu. Apa dia? Dia sama macam tu. Dia T-Rex. Tak. Kau akan pakai. Itu bukan style aku lah. Aku suka something yang sederhana. Aku daripada dulu aku suka something yang simple. So bila aku admit outfit tu simple. Tapi seluar tu bagi aku terlampau kot. Dia macam besar yang macam sampai bergelembung kat bawah. Dia tarik. Dia tarik. Benda babi. Dia tarik. Tapi Macam pelampung. mostly macam dia macam Sebab atas bearer orang panggil bearer. Bearer. Bearer pants. Bearer lah. Kau Maggie lah. Sebab dia nampak macam bearer. Kau tahu bearer? Bearer tu tong. Oh ya. Aku tahu tong lain So kalau dia
Tong apa? So dia orang try to be tong. Try to be tong. Try to be tong. Tong Dia orang kan tong. kan. Tak, aku tahu tong yang kau masukkan tu aku faham gila. Tong apa? Dah lah kau punya otak ni. Bro. Kau lah bodoh. Tak ada lah, kau ni tak baik lah. Orang cakap tong yang THONG kan, buntut kan. Mana dia tu kan bontot Kau lah. sudah lah kau. Ada. Astaga, siapa ni? Aku cakap tong lain. Aku admit sebab dulu aku memang teruk, sekarang aku dah berubah. Ini lah. Tapi macam kau tahu. Dia tak, kau tahu Azim tahu sebab dia pakai. Tak, kau tahu sebab siapa? Kau Abang yang mekanik tu yang nasty tu. Nama dia nasty, tak tahu. Aku rasa kau tahu. Yang orang Singapura tu kan. Orang Yang Singapura. mekanik. Batik ada dia. Aku suka konten dia sebab itu. Bang, tapi saya tak cukup duit nak bayar. Tak apa bang, kau saya pergi belakang bang. Saya dapat POV tu. Ada duit tu. You tu, sodok tu dia. Sodok tu nasty. Kita cakap pasal apa tadi? Pasal slow ni je slow lah. Aslu ayah bagi you. Aku rasa okey je. Cumanya ada there's always a group of people yang take it to another level macam and betul, another level tu kadang-kadang annoying. Bukan annoying, dia bukanlah aku macam sakit mata tengok orang, tak pun, cumanya macam pusat. To be honest, dulu aku rasa benda tu style lah. Untuk kita. Ya, betul. Before this. Lagi aku kalau pakai nampak macam budak budak sekarang lah. Aku rasa. Ya. Kalau pakai macam budak budak sikit. Sebab tu aku rasa macam Top boy ah. Aku panggil outfit top boy kau terrex lah. Aku cakap dia dah top boy. Ni dah top boy. Aku tak ada panggil direct sebab aku dah nampak orang panggil ni dress up. Aku tak tahu pun pakai Direct direct. ada. Ada dekat Ada tu. Dulu panggil ni lah. Bukan Carex lah. Sebelum ada Carex, dulu panggil dress up apa nama? Sang Petra Mall. Budak Raver. Padahal Weh, betul kan dah ribu punya outfit gila. to be honest Tak lah, dulu outfit Term dulu lah. Budak Raver lah. Okay. Term dulu lah. Padahal aku rasa outfit tu nampak cheap tu. Ya, bagi kau. Oh. Even though dia terlalu branded tapi Ada je dia nampak cheap. to be honest luar tu mahal. Kalau flare ataupun flare tak lah. Barrel jeans tu mahal. And fit t-shirt ni macam fit t-shirt ni murah je. Cumanya benda outfit tu nampak cheap lah bagi aku. Aku jamin lah nanti kan 10 tahun atau 5 tahun akan datang kan, mesti diorang akan more to casual. Ya, dong. Ni Aku pasal rasa dah slow lah. Sebab sekarang kat US mostly macam tu. Dia orang dah start clean punya outfit. ya. Oh, tapi So dia tak sampai Malaysia lagi kan. Dia dah belum. sampai Malaysia. belum. Baru lah. Tapi aku dah mau ke arah clean. Aku rasa sekarang dulu aku suka graphic t-shirt tau. Okay. Sekarang pun suka. Tapi aku lagi suka minimalist sampai sekarang pun. Aku rasa macam dia orang target kita lah sebenarnya. Tak ada lah. Chloe baik dia baca tau. Tapi Aku last, suka tapi kos- last time aku tengok balik podcast lepas tak bunyi pun, tak dengar. Oh tak ada bunyi eh? Baik tu. Kurang. Belah betul betul. dah more to macam plain shirt lah. Hmm. Macam Kau cantik plain je. shirt. Ya tu. Aku Kalau sekarang aku plain suka yang ada lambang kat belakang ni, kisah lambang apa? Dulu aku macam tu kak. Tapi sekarang bila aku tengok macam terlampau besar, Oh. terlampau menarik perhatian. Jadi aku macam teringin kan. Contoh kau nak pergi kerja kan. Kau nak pergi kerja yang kena pakai formal kan, pakai kemeja semua. Aku nak lambang kat belakang. Tak buat tu. Macam pelik macam pakai kemeja yang pakai suit pasal ada order ni backprint. Okey. Ada back hit macam kelakar bodoh. Okey, betul nampak style. Aku tak kecam lah budak-budak sekarang kan. Aku tak kecam lah. Jadi aku kena pula kan. Oh. Tak kecam. Tak style je. Cuma dia tengok pendapat orang lah. Nanti bila kau dah tua kau akan judge juga budak-budak bawah kau. Ada ke macam tu? Apa dia? Masa yang belakang Tak ada. Mana Mana ada? aku buat je bodoh. Takkan orang nak buat. Tapi kalau ada okey kak. Nice kak kan. Tak kot. Dia tak edit formal lah gila. Tak, kalau contoh kalau company tu dia macam contoh company tu company design ke company Tak grafik melainkan ke. kalau kau pakai ni ada nama company yang belakang. Itu lah design tu dia. okey lah, tu okey lah. Itu lah print dia. NZ company tu yang belakang. NZ? Nampak NZ. Oh Azim Azim lah. Ya company aku tu. Patut lah. Pelik-pelik. Company sendiri. Dia seorang pakai. Dia Baru pandai staff kau pun palat dong. Benda saya baju macam ni. Kata- Aku tahu gambar belakang apa. Titik. Asal itik bro. Tak, lain lah aku letak kat mana. Swanti. Hei. Aduh. Tak ada, aku tak nak buka company lah. Apa lah. Aku nak Oh dekat ya. TV. Stabilo. Stabilo. Tak ada azam murah je. Tapi betul tu, aku dulu agak anti gak dengan ni. Dengan colour. Lo bawa bapak bukan. Kan, aku anti dengan apa nama yang colour tu. Stabilo. Yang stabilo tu. Aku anti sebab tu je sebenarnya. Sebab dia depan-depan tu terang-terang ada gambar tu. Cakap, Aku bagi tak ada. konteks lah kan. Supaya orang faham lah. Tak payah, orang tak payah faham tak apa. Betul orang macam apa sel? Tak tahu. Tak apa. Itu zaman sekolah. Sekolah.
Tak ada, nanti dia orang pula buat kan. Aku tak boleh. Oh. Nanti orang duduk komen control kau. Okay. Kau tengok Orang macam control orang tak apa. Toko tak. tu. Mana dah aku terus sekali dua. Tak ada sebab Kita orang dah kena kau pula tu. apa dia? Aku dah kane. Ni Aku dah Zubir. Zubir. Aduh, tak nak ah. Masalah dah bapak aku tu. Kau sendiri bagi tahu. Kena dia pula. Ni bagi tahu. Kau sendiri. Tak lah, tak bukan Nanti masa, tiba-tiba- tak masa aku nama Nanti bapak nama komen. real. Dia orang ni nama bukan real pun. Zubir siapa? Pak Ada Zubir. lah, ada nama Zubir tapi tak adalah kena-kena dalam hidup dia. Kau Kani tu bukan dia? Kani dia kan? Okay, sebut pasal outfit balik lah. Kita Okay, kan pasal apa dia side track tu. Kita balik pada outfit lah. Ada next topic ke? Macam aku suka outfit. Aku suka beli, kalau beli t-shirt, aku suka yang still masih suka design. Tapi aku sangat mementingkan ni backhead lah. Contoh kalau aku nak beli baju kan, aku akan tengok backprint ni ada. Oh tak ada lah. Macam tak nice kan? Sebab Dia- macam ya dia- kita pakai outfit kan. Satu lagi kadang-kadang t-shirt tu mahal tu. Satu jeans ni betul. kecil. Plus aku tengok budak-budak zaman sekarang kan, dia jual baju bapak tak masuk logik. Apa harga dia? Harga. Macam kita ambil contoh local brand Malaysia lah. Betul juga, betul juga. Harga sumpah tak relax tu. Mahal gila babi. Tak sebut tapi ada lah. Tapi ada orang cakap harga dia biasa. Scalper yang buat mahal kau tu. Scalper orang panggil lah. Scalper betul lah. Scalper. Yang beli buat banyak tau. Oh, itu yang buat teruk kan. Tak pun sama starting price dia pun agak mahal bagi aku. Satu lebih Berapa? lah. 200? Oh, 100 lebih. Mostly minimal dia 100 lebih lah. Ada lah yang sampai 70-80 tapi still mahal bagi aku untuk t-shirt. Okay lah, aku nak tanya, mandakan korang tahu local brand kan, apa nama, kau rasa pendapat korang local brand mana yang worth it nak beli? Dan kau rasa macam kalau dia mahal sekalipun kau rasa berbaloi gila nak beli? Hari-hari sebab, kan? sebab aku agak skeptikal Hari-hari sebenarnya. bodoh. Hari-hari ada t-shirt kosong yang kau suka kan. Pagi T-shirt kosong. sehat-sehat. Ceria. Ceria. Tu lain Okay. Dah macam bukan lah. Sama lebih kurang tu. Aku dah macam ingat dia orang ni kerja hari-hari ke jaga Gila ke brand yang worth it Aku rasa OPT kot. OPT lah. Aku rasa sebab Aduh, aku tak sure lah pasal harga diorang. Aku tak tahu pun harga diorang sebenarnya. lebih kurang semua. Honestly Ya. lebih kurang. Sama je. Aku rasa OPT sebab OPT bagi aku lagi 6 sign. apa the words lah. Dia sangat nak kata pasar, dia bukan pasar, dia sangat rojak. Okay. Tapi at the same time kau boleh nampak dia ada class and also quality. Lepas tu And dia pun also- lebih kepada baju plain tak kadang kan? Ada banyak Banyak je. Banyak baju plain And kan? Okay identity tak? dia bagi aku suka identity dia more than SVG. Bukan nak lagakan lah. Tapi most of the people akan cakap SVG. Betul, Cumanya betul. aku lagi prefer OPT sebenarnya. Sebab aku rasa OPT lagi unik ah. Kalau aku ni aku kan suka yang ada lambang-lambang semua. Sebab kadang-kadang ada satu brand ni Coy. bukan Coy tu betul lah. Tapi aku lagi minat ni. Lawa clothing. Ha? Lawa clothing. Mr. Boss, Mr. Boss. Lah lama bodoh sial. Baju apa tu? Itu waktu kita ni bodoh kau tahu form 3 form 4 lah. Ha? Form 1 form 2 lah. Aku rasa macam kau pernah pakai lah. Wow. Tak pernah. Sumpah tak pernah. Dia akan ada satu Yang ada group. depan Nikon tu kan? Itu Anik tu. Bukan itu Nikon bongok. Bukan habis? Nikon. Lawa dia Nikon lawa je. Oh, Nama. dia tulisan dia macam tulisan apa tak, tapi aku tahu lawa dekat tengah kan. Dia yang tu akan ada ke. group of people yang akan pakai. Mostly yang pakai tu dah famous lah. Dah apa dia Easter tu, dah Easter. Ya bodoh Easter Aku siau. pakai je lawa clothing yang jenis macam lengan panjang ketat tu kan. Dengan panjang betul ada style-style di sini lawa. Weh, kita dah tua. Apa tu? Kau suka brand mana tadi? Apa ni? Aku suka Kalau aku design. teringin ni lah. Aku teringin satu brand ni lah. Aku teringin nak pakai Super Sunday tu. Super Sunday. Aku sampai sekarang tak ada lagi baju Super Sunday. Tapi waktu tu aku dah start kerja. Lepas tu ada satu store ni baru buka dekat dekat KL East. Dan tu store Super Sunday. Aku rasa dia baru buka sebab waktu tu dia orang baru nak kemas-kemas. Lepas tu aku teringin nak beli. Aku tengok harga dia. Aku tengok tak apa nanti aku beli je. Berapa ratus? 100 something kan. 100 lebih kak, 120, 130. Tapi aku teringin gila nak pakai Super Sunday. Aku suka cara kau smooth. Smooth? Maksud kau? Tak ada. Nampak pula. Nampak pula cara aku. Dah cakap nak beli tapi tak mampu apa lagi. Aku suka makers tu. Makers? Dari dulu tu aku suka makers. Tapi bila ada duit tu mesti macam aduh ada benda penting lagi yang Ada nak kena benda beli. penting, betul lah, aku Kalau macam tu lah aku lah. dapat pakai makers kan, teringin tu. Ya tu. Aku kalau kasut aku teringin nak Kasut pakai lokal? Aegis. Oh, Aegis. Aegis. Aegis dia pernah collab dengan ni kan. Lokal lah. Aegis Tak kan? Indonesia kan.
Oh, animation dia? Aku tak ingat dulu Aegis. Aku suka tak ingat. Tapi aku nak Aegis lah. Bukan dia pernah collab dengan SVG? Aegis? Tapi aku ingatkan Jepun sebab dia buat promo kat Jepun. Betul lah, Jepun. Aku tak kisah. Tapi nak Aegis lah. Jepun lah, singa Jepun. Kalau local brand aku suka kata jantan. Kata jantan. Sebab dia memang kualiti dia macam, Oh, yang sebab tu harga dia mahal. dia ada apa kau lagi? tu Kata betina lah. Kata Untuk perempuan punya. itu perempuannya. Dia mostly aku tengok dia barang-barang outdoor lah. Dia buat style outdoor. Macam jaket, bag outdoor, macam camping ke, macam tu lah. Style. Faham? Nama. Kalau kau apa? Aku local brand. Coy. Kau suka sangat ngecoy Tapi aku pernah terfikir nak beli tau. Betul Coy cantik ni. Coy. So white tu lawa apa? Kalau Choi White tu lawa. Yang JC dia aku tak. Satu lagi sebab aku nak beli sebab aku memang minat. Aku memang fan lah Farid Azri tu lah. Sebab aku suka style dia punya. Sebab gaya dia Kejut kan Suara dia kan. Aku suka tengok suara dia ni. Suara Muzak. Tapi kalau betul-betul nak aku rasa. Tapi aku rasa SVG kot tu. SVG. Sebab aku memang. Tapi aku tak blame kau pun sebab Yelah. Aku start dengan dia punya knitwear tu. Knitwear tu aku rasa itu keluaran paling lawa je. Yang di collect dengan brick tu kan. Semat babi tu. Itu knitwear ke orang panggil? Yang full seluar, baju sampai seluar ke? Bukan, itu Tu jumpsuit jumpsuit. Ni wear macam ni? kain yang kau Tenun. Sulam. Tenun Tenun lah. macam nenek kau buat kain dulu. Oh, so mana dia buat baju tenun lah. Tenun tu sesuatu baju. Tak ada lah, maybe mesin lah. Ya. Ni bajunya ni. Oh, yang ada collar. Ni lawa. Yang ada collar tu je. Itu je. Itu kan aku tahu. Aku nak yang ni lah. Acap. Nah, acap. Sebab baju ni aku tengok ada saiz aku. Buat macam kawan Aku saja tengok dekat website dia kan. Tu ada lah stok macam tu. Macam sebab dia orang duk fikir macam soal. So aku saja tengok. Ni saiz aku ni. Macam tapi 300 lebih lah. Tak ada. Tu aku SVG lah. SVG. Kalau kau aku tahu JTT kan. Aku baru je cakap tadi OPT. Oh BT kan. Kalau kau kata jantan kau semua dah ni. Super Sunday. Super Sunday. So kalau ada apa-apa collab bagi tahu kat bawah kita orang kan ni. So Super Inquiries. Sunday, OPT, SVG, kata jantan. Aku rasa boleh ni sebelum raya dapat. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita kan favor kan. Tag dah tag dia orang by the way. Tak ada orang. Oh, okay. Tapi kan balik pasal aku nak selit ni tadi aku lupa yang pasal dress up. Aku kan selalu keluar pergi macam kau cakap pergi TRX, pergi pasar seni, pergi mana-mana tempat yang standard lah, Petaling Street yang memang dress up macam tadi pakai seluar ni. Aku somehow aku rasa macam best juga kan dapat try. Macam aku pun teringin nak try tapi aku fikir macam kalau aku pakai try macam aku tak ada beza dengan orang. So that's why aku macam selain daripada alasan aku tak ada duit nak beli baju-baju yang tu, outfit dia tu, bag aku rasa aku pakai yang biasa aku. At least aku meet lah orang kata. Macam mana nak cakap standard lah. Daripada aku nampak lah. sama. Kau tak nak macam terlalu sangat kasut pun pakai Nike TNT kan. Nike TNT. Aku rasa kan Pakai Solomon. kalau kita pakai casual, janji tak pandang pun. Aku rasa boomer pandang lah. Aku pandang macam smart. Betul tu. Kadang aku pakai macam tu. Kau smart gimana? Macam kita tengok Gen Z. Dia pakai tak apa-apa tu. Kita bukan target market dia lah. Macam tu lah. Dia macam yang mesti akan pandang yang style macam dua macam ni style ni klik ni kan. Ini klik Klik babi. Tapi tak judge korang kan. Korang pakai lah apa korang nak pakai. Cumanya kalau aku yang tu lah. Sebab aku selalu fikir macam teringat nak style kat pakai sekali. Apa yang red flag? Aku ini gimana lah tu agak annoying lah. Yang ni aku bukan nak kecam kau lah. Kau actually try tu interview orang tua juga instead of instead of Gen Z baik kau try tu. Satu lagi apa yang content tu macam undang kecaman sangat tu. Bukanlah apa yang reflect lah. So yang pergi tu akan siapa yang pakai seluar baggy sangat bodoh. Lepas tu dia akan statement, dia akan buat thumbnail tu. Salah kan. Dia akan clickbait. Dia orang tanya semua berduduk dalam spesen dia. Spesen dia. Spesen dia je. Lepas tu ni kecam ni. Sama je. Tak ada. Bukan nak kecam kau tu. Kalau dah tu style kau tak apalah. Tapi for us kita satu lagi aku kurang sebab aku tak suka konten yang mengundang kecaman tu. Aku tak suka konten yang memburukkan konten yang sesuatu benda lah. Macam bagi aku tak kisah kau nak pakai baju apa, pakai lah ikut selesa kau lah. Tapi jangan judge orang. Aku nak judge diri kau sendiri. Bukanlah hater ke apa kau. Kau tahu tak rider yang selalu pakai telinga tu?
Okay, Telinga? Yang Arnab. helmet lah. Oh, ni ke wet put? Aku tak tahu lah Wet food ke wet food ke. Wet food ke dry Wet pad food ke? ke. Wah, wet pad sebenarnya. Tahu suka lah. Nampak cringe lah. Cakap Nampak je, tak cringe. apa. Dia bukan nampak cringe. Bagi aku agak macam Bagi aku dia nampak macam pick me. Betul. Bagi aku aku tak tahu. Pick me cringe tak banyak pula kan. kau yang cakap cringe. Betul lah. Aku just rasa macam satu, aku selalu fikir okay, maybe ada point kau pakai ni. Tapi untuk apa tu? Aku dah macam dah tak ada point aku tengok dia pakai macam tu. Telinga tu untuk apa? Untuk Dia nak dengar. Dengar angin. Dengar angin. Weh, gimana Sini angin ni. Oh, tapi tu lah aku just nak keluarkan statement tu. Aku tak berminat sikit. Dia Aku macam tahu yang kau standard- berminat nak pakai macam tu kan. Tak minat. Dia macam standard decoration lah. Situ je lah. Yalah, aku faham Lawa je. Cuma Dia macam Macam aku cakap lah, kita bukan target market dia lah. kita kata target market dia. Mungkin target market dia memang mesti ada orang tanya, kau ni minat apa je? Kau benda tak suka. suka. Ya, aku yang mana yang minat? Korang yang tak tahu. Tiba kan. Satu jangan dia komen satu hal aku lah nak tahu apa yang kau minat. Dah aku buat apa. Aku rasa outfit tu lah kot. Tadi buat aku rasa outfit tu. Dia ayat konten lagi. tu tadi kan. Konten tu itulah. Sebelum cakap tu kalau tu style konten kau is okay lah. Kita Tapi orang pun ayat lah dia mesti macam ni. Kita orang okay je. Nak buat penyedak hati tak, sebab ada satu video tu aku tengok dia macam dia tanya Afiq paling red flag kan. Lepas tu dia memang nak tarik tau. Okay, kiranya kau tak suka ni lah. Lepas tu member cuba nak play safe. Aku kiranya betul kau tak suka lah. Aku macam kau betul nak dia ni tau. Aku Betul tak suka. Padahal member tu bagi opinion dia. Aku macam Ni macam maksa. Dia macam tekan orang tu untuk keluarkan statement yang pedas tau. betul. Tak baik lah aku sebenarnya. kurang lah benda tu macam suka Dia lah. aku rasa benda tu okey kalau first time ataupun benda tu kalau jarang-jarang. Ni setiap video macam tak best kat tu. yang tak boleh belah aku tahu. Aduh, aku tak tahu lah. Kan nanti orang kata aku kutuk pula tapi kelakar. Dia interview budak kan. Aku paling tak suka dua perempuan pakai leopard. Pakai leopard. Leopard. Oh ni orang ke binatang sial untuk. Kau dah lah harsh kau tu. Kau dah lah type dah lah salah. Lepas tu kau toxic macam memang mintakan kecau lah budak tu. Siut betul lah. Tahu kau sini saja ke? Ke memang saja? tahu lah. Tak tahu lah kalau director tu okay, kau cakap leopard kan bagi kelakar sikit. Tapi kesian dekat dia bro. Aku rasa boleh jadi ke dia Dia tapi rancang sebab untuk konten kan. Sebab kalau tak buat situ tak ada orang tengok. Okay lah. Tapi dia malu tu. Aku rasa kena bayar lebih tu. Air muka bro. Macam tak best tau. Dia nak naikkan rating Popularity dia menggunakan kecaman orang. Ya. So Siapa macam boleh buat zaman sekarang macam itu? Kau apa boleh apa sih dalam ni aja? Apa boleh buat zaman sekarang macam itu? Quote that. By the way, kau tak pasal nak something yang lain kat aku. Pasal kena macam James Bond. Kan James Kau terima misai kau? Jack Sparrow. Betul? Mana janggut tu? Janggut apa yang bisa tengah-tengah janggut tadi. Bosan tu. Itu kau tak pasal dia macam apa aku tengok. Kau tahu kau macam siapa? Kau sini kau. Oh, Kau sini kau. Yang Kau tinggal Haji Melayu. Apa tu? Tapi dia style tu. dia punya konten tahun raya. Oh. Wah, aku pun ingat pasal raya aku dah cakap. Seraya. Sekarang nak masuk bulan puasa kan. Jauh lagi Hampir nak masuk bulan puasa lah. Hampir nak masuk lah. Lagi 2 bulan ke? Sebulan Sebulan. Sebulan Next month 20 hari bulan. Bulan 2 puasa. Oh ya kan. Kau rasa bila best nak beli baju raya? Ke korang jenis yang okay. Aku rasa sekarang tu. Maksud aku macam korang jenis yang Awalnya jom cari lambat. baju raya kan? Kau suka ni tak? nak- baju raya nak- hunting tak? baju raya Maksudnya hunting. kau nak beli tu masa orang lain tengah beli juga ke beli awal? Tu kejap lagi. Yang first, korang ni jenis yang baju raya hunting tak? Ke macam Baju raya asal apa? ada lah. Aku tak. Baju Melayu. Baju Melayu tak kisah. Baju Tak, Melayu lah, Melayu bukan ke baju apa. raya jalan. Baju Kira macam kalau kau dah tiap-tiap tahun tu, aku rasa kau dah hunting ke tu. baju Melayu ke kurta Baju ke. Melayu lah. Baju Melayu tak Kau kisah. jenis baju raya hunting. Kau tak Tak, aku tak. Okay. Kau juga tak gak? Aku tak. Kau bukan jenis yang macam, jom kita ke jalan tak cari baju ni. Jom tak, kita pergi tak, nak tak. cari baju raya. Aku Aku macam- rasa dapat je. Aku macam tu kalau aku tak ada lagi lah. Tak ada. faham. Dia tak ada bukan baju raya macam lah. bukanlah macam aku tu macam baju raya tu bodoh fak baju raya. tak, Kan bukan aku lah. Maksudnya Maksudnya- aku macam
Okay, baju raya aku tak kisah brand apa. Aku tak kisah warna tu aku kisah juga Warna kisah, warna ni Cuma ni aku bukannya jenis yang macam uish, nak raya kita baju raya. Betul. Tak, kira ni macam ada setengah orang macam dia tak mepok sebenarnya dia beli online je. Dia setengah orang kan dia macam saya tak ada baju raya, nak cari baju raya. Kalau boleh ada 16 brand tu dia pergi tengok. Oh my. Betul. Tapi beli satu je. Macam tu juga. Kau macam tu tak? Macam tu Aku macam tengah-tengah lah. Aku macam kalau aku nak beli, aku maybe akan menjadi macam okay, tahun ni aku nak apa. Okay, macam kau hanya pilih brand tapi bukan nak tengok semua. Macam tu. Bukanlah tak tengok semua. Satu lagi macam mana dia entah macam aku nak beli baju. Faham tak? Bila aku nak beli baju, aku excited untuk pakai. Betul. Tapi dia tak adalah sampai macam mampus lah baju raya apa benda pun aku pakai juga lah. Cumanya baju aku tak tahu macam nak explain. Dia macam lelaki simple lah. Kalau kita rasa benda tu kena, kita ambil je. Sebenarnya aku tak faham betul. soalan kau sebenarnya. Tak, macam aku cakap ada setengah orang dia macam pasal nak beli baju raya ni, contoh lah. Dah beli baju raya belum? Dia beli kat online lah. Ada setengah orang macam beli baju raya belum? Minggu depan ni baru nak pergi keluar cek baju raya sampai nak keluar. Macam aku cakap dia ada 16 brand tu dia pergi Usha. Dia macam sanggup spend time seminggu dia tu untuk cari baju raya. Aku tak ada seminggu habis sehari. Tak adalah, ibarat lah. Dia macam ibarat lah. Macam contoh Macam kan, sehari dia ke kerja, sehari. dia ambil cuti seminggu untuk nak cari baju raya. Dia kan ada Ada setengah orang yang macam malas keluar rumah. tak kisah. Sekarang nak beli online lah. Aku kalau aku tak ada, maybe aku akan semangat kot. Maybe aku macam okay, jom lah kita pergi cari kat. Kadang-kadang aku dah macam sampai macam dia tak menyirap, cuma macam okay, jom lah beli lah. Sebab aku tahu nanti family aku belikan aku. Faham. Okay. Dia bercampur juga, ada juga excitement dia tu. Sebab kita nak raya kan setahun sekali. Kan macam ada orang macam okay, tunggu ni lah Mood Republic lah. Kita cek baju kat Mood Republic. Aku kalau boleh aku nak elak beratur, aku nak elak berebut. And Aku pergi kat benda tu. apa dia? Aku pergi je benda tu. Tapi jumpa kau lah Mood Republic tu. Yang kita tengok sajak tu. Tengok sajat. Ada, aku jumpa kat Mood Republic, ingat tak PWTC? Kira macam pergi saja lah suasana lah. Tak boleh baca. Itu bila siap 2 tahun lepas Sekolah. Mood Republic tu sekolah tu Mood Republic. Lepas tu kan, masa tu ni pengalaman tiba-tiba aku cerita. Masa tu aku naik escalator, aku macam bapak lawa saya awak ni. Wah, perkenalkan Sajat. Aku nak macam shit, Sajat. Masa kau tak kenal saja lagi lah? Tak. Serius lah. Kiranya kau tak kenal in person lah. Tapi kau dah tahu ada. Tapi masa tu macam bapak Lawa gila lah waktu tu. ni budak. Dia kalau kita tak tahu dia cantik. Bila kita tahu budak tu punya macam- view kan. Uish. Lawa saya, lepas tu ada body tu lah. Lepas tu uish. Dia ni memang cantik hot lah, terhangat di pasaran lah. Masa tu aku fikir, oh dia ni artis baru ni aku tak kenal. Padahal Sajat gampang, bodoh tu. Kalau kau Azim, aku rasa kau baju raya hunting punya orang bro. Tak aduh. Serius lah tak? Aku kan, aku asal Weh. Uish. Ya, jap. Aku Asal asal dia ada Honda. je sebenarnya. Aku Oh, ya? macam apa ni? Aku macam ni cakap Lagi satu aku jenis macam yang hanti macam contoh okay, tahun ni aku nak pakai jekyll. Okay, tahun depan aku nak pakai ni. Tahun depan nak pakai tu. Tak ada macam tu. Aku macam kalau aku rasa tu senang lah. Kita macam tak risau je sebab kita kabel. Lagi satu kita kabel. Aku senang. Aku macam tu. Aku Tanya rasa- je kan, ada size tak? Okay, beli. Kan? Ada orang lah. Ya. Lelok kan? Hai. Tu ada orang tak? Ada ramai betul lah. diri kat atas. Oh main kau Azim. Tapi kan the only thing yang aku rasa sebab baju aku tak excited, sebab colour yes. Oh colour. Sebab aku selalu macam tahun ni colour apa lah, macam tu. Kau dah ada plan lah colour ni? Ke kau Aku dah gate-gate? ada tu. Nak gate-gate pun nak share? Sebab aku baju tu dah ada. Colour apa? Dia macam kuning tapi dia macam hijau. Kuning hijau. Pekedah. Hijau kuning. Dia aku tak suka sebenarnya, tapi still baju raya. Kuning macam hijau. Dia kuning. Kau dah ada colour lah belum? Kau awal lagi yang nak decide colour kau. Aku describe colour tu as colour durian. Kuning Oh, je kan dia apa ni lah hijau kau tahu? Isi durian. Ha? Kuning je kan apa ni? Dia ni explain macam durian punya colour. Isi durian punya Tak, colour. dia tak cakap pasal Oh, dia orang ni. punya professional kan. Dorangnya. Okay. Flexing lah sikit. Aku dah tak ingat tu. Apa? Ni fusion Fusion yellow bukan? Yellow green. Yellow green gila. Hah? Yellow macam green. Kan. Tak lupa lah tak apa. Tapi kalau aku kalau ada duit. Kalau aku ada duit aku memang baju raya macam kalau yang aku bagi contoh tadi kan, kalau ada 16 booth, 16 bagi tu aku lah tu. Kalau ada duit lah. Dia macam Tapi ni kau kena save something tau. Sebab nanti STR akan masuk 200 untuk bulan ni. tu habis untuk Save konsep siap. lu kan. Babi. Kalau macam korang beli yang dah siap Aku untuk aku
Aku dah lama tu. Dulu aku pernah ada satu fasa family aku yang makan teller lah, hantar jahit. Sama aku macam tu kan. Masa Tapi kecil-kecil. Tapi Sebab- sekarang beli siap. Sepanjang aku hidup, aku tak pernah beli yang dah siap. Kau beli jahit ke? Beli kain je. Oh, beli kain. Tapi aku rasa benda tu macam menyusahkan enggak lah. Ayah nak kena pergi ni kan. Tak ngam kena ni balik. Tapi aku rasa tailor lagi mahal kot daripada Tailor Oh, betul. Betul, cili lagi mahal. Sebab tu aku cakap dengan mak aku, macam kenapa nak beli kain sedangkan kita dah ada ready made. So benda tu lagi murah. Tapi ada setengah orang macam family aku dulu. Sebab family aku memang memang satu family aku semua jenis lengan besar, including perempuan. Oh ya. So mak aku, kakak aku, so diorang kalau beli baju biasa, diorang akan ketat kat ni walaupun ikut saiz diorang. Badan okey. Faham? Diorang kau main gym ke? Tak, genetik tu. Kau asal nak mengata Genetik Tak, pasal aku genetik macam macam ni Azif. seronok Oi. kalau keluarga kau. Genetik macam ni ah. Weh, sadar sial. Angkat sikit. Hei. Besar ke Ini salah pam. Salah faham. Betul lah. Sama-sama. Oh, jadi keluarga kau agak ni kan? Genetik keluarga aku dia lengan besar. Aku sebab ni dalam keluarga aku ada memang tiap-tiap tahun toilet. Tapi sebab kau dia orang Talent perempuan. switch. Betul. Jadi macam perempuan ni bagi aku macam ni susah nak pilih baju ni, baju raya ni. Perempuan Dia susah. satu lagi dia orang nak saya nak ni, saya nak sulam macam betul. Saya nak tekak macam ni, saya nak kain dia Mekar kepak. Kepak apa kan. Tiba-tiba nak buat jadi bentuk macam ekor belakang kita tak tahu. Ada ekor. Apa bodoh? Ekor 9. Ada kain belah ke Ada baju raya jadi baju mengantin macam tu lah. Baju mengantin kan ni kan. Sia. Tapi tu betul. Betul. Dia sebab dia orang banyak cekadak. Betul. Dia macam before raya nak kurus. Tapi melantak macam babi. Saya buka. Memang aku direct Babi, untuk orang-orang diet Untuk orang-orang diet aku cakap kau nak diet kan before raya lah. Konon lah kau nak pakai size M, kau daripada triple XL. Kau dah betul. Tapi time puasa kau buka puasa kau melantak macam babi. Waktu konon-konon nak brisk walk. Memang tak jadi apa Ahmad. Tapi time raya. Tapi contoh lah, kalau ada orang nak kurus sekarang untuk raya, tak sempat aku syak tu. Tak sempat lah. Sempat raya bulan 3. Dia nak turun. Raya bulan 3. Di China mah. Raya bulan 3. Sempat ke nak kurus? Sempat. Dia nak Daripada turunkan berat boleh tapi kurus tak kot. Turun berat kurus lain. Rasa boleh. dah ambil like dah contoh daripada BSL nak pergi M tu. Oi, bapak Daripada M M tak tu. kot. Daripada M ke S tu boleh lah aku rasa. So kalau dia betul-betul ekstrim lah. Memang sebulan tu kat sugar je. even ekstrim pun lepas Ni kau minta Sebulan kat juga. Aku nasib baik. Aku tak suka diet lah benda tu. Bukan tak suka diet. jujur lah, I mean macam- like macam This is my lifestyle macam tu lah. Bukan lah. Dia orang kecam aku pula macam kau ni. Sekarang ya tak suka diet, kau tunggu lagi 20 tahun. Kan dah tak boleh jalan, tak lah. Tak ada Tapi macam tu aku lah. tak pernah lagi keluar statement yang macam nak diet sebelum tahun baru lah. Sebab aku tahu benda tu macam payah tu macam. Dia macam kelakar bagi aku. Sebab aku ada seorang kawan yang dia kata dia nak diet. Okay fine, dia diet. Pagi tu pergi jogging. Jogging lah sejam, berapa kilo. Dah habis jogging tu pergi mamak self reward. Reward sial. Macam Aduh. tapi benda tu mostly aku boleh tengok Common 70% lah kawan-kawan aku semua macam tu. Oh. Ada yang brisk walk, ada yang lari memang lari lah. Tapi yang brisk walk tu Aku rasa that's the only thing yang buatkan most of the Dia nak Malaysia buat gemuk sebenarnya. Kau rusak member kau tak? tak. dia day one dah 2 tahun. Dia hari Day one, everyday is a day one lah. Everyday day one. Day one. Everyday save reward lah. Best tu. Sebab kita mamak sekali pergi. Okay sebenarnya kau tahu satu roti canai tu kalori dia untuk seminggu. Oh ya. Berat kalori dia. Apa? Tepung tu lah Tepung tu, minyak tu. Betul lah makan nasi ganda. Kalau tak kau ada orang pergi nasi ganda makan kuah sikit je bang. Sikit je. Ada yang- honey float. Oh ya. Kau tahu honey float dia ya. makan dengan ayam dada. Kuah saya nak kari satu kari je. Lepas tu dia Ayam Tapi tengok agak dia buat tu as protein. Protein dia kan. Yalah. Iyalah. Tapi ada orang cakap kalau nak contoh lah, kalau kau tengah diet tapi nak pergi mamak agak makan roti nan, betul? Betul. Roti nan dengan ayam tanduri. Ayam tanduri. Betul. Ada dia. Kau try rasa ayam tanduri tu kan tawar. Sebab dia memang bakar je. Tapi tak boleh makan dengan kuah apa-apa kan? Tak boleh dip dengan kuah. Makan kosong lah. Dia boleh je, cumanya portion lah. Dia sebenarnya portion penting. Ya je, dah macam Weh kau Cakap pasal diet Anik Lloyd. Kalau kita ambil international, so US top 1 lah aku rasa. Pasal Ranking diet? orang paling gemuk. Ramai orang gemuk. ramai orang gemuk. Ya. Kalau Asia
Malaysia tak silap aku Top two. top 5. Bukan satu ke? Aku tak ingat tu. Obesity paling tinggi Malaysia kan? Oh ya. Bukan 2 ke Malaysia? Satu siapa? Satu tau. Tapi yang aku tahu Malaysia 2 ke. Mak macam lebih kurang. dengan 2 itu. Kira kita menang lah. Tapi 2 pun tinggi juga tu. Yang kita boleh menang kan. Dia satu Mongolia. Mongolia bukan Asia. Oh ya, Asia. Asia lah. Asia yang Mongolia. Mongolia? Ha. Ha. Kalau tadi Mongolia. Habis takkan mereka. Mereka betul lah mereka. Kita Malaysia, Indonesia. Okey, Jepun tu Asia kan. Patut jadi ni lah Jeponisia. Jadi Jepang. Jepang tu asli gila. Asli Indo. Tapi aku rasa kita lagi berbaloi tu. Kalau kita ada ranking obesity, kita lagi worth it lah. Makanan kita semua lagi sedap-sedap. Ya, betul. Amerika tu Tak betul Maybe dia tak pelik lah. tak belik, betul tak belik. Sebab makanan kita semua Ya, makanan kita sedap. Lagi satu makanan kita banyak based on minyak ah. Betul. Tak ada apa-apa lah. Memang gemuk. Kalau US aku tengok semua cheese je. cheese. US mostly sebab dia orang heavy on Junk food pula. Fast food. Burger semua tu lah. pizza. Boring saya korang. Cuba kalau korang gemuk korang makan nasi kandar, nasi kerabu. Nasi lagi berbaloi saya kalau korang nak Macam gemuk. portion kita tu lagi besar daripada diorang. Betul. Ini daripada kau gemuk duk makan burger. Bosan lah korang. Tak nak kecam takut lah. Tak apa, orang US tak tengok pun kan. Korang komen. Korang gemuk sebab apa? Komen kat bawah. Kau tahu dia gemuk-gemuk yang sampai bontot dia dah nampak kat depan. Oh, tu ada. Itu gemuk teruk tu ni. Tu basically. Dia lemak dia. Ya, betul. Takut, aku yang Bawah takut je. kecil. Itu kan. Itu aku macam sorry lah cakap. Aku pernah terfikir macam mana dia berak lah. Ya, macam mana Sebab dah berak. terlalu ni sangat kan. Wih, takut lah. Maybe dia Kau pakai diet? dua kot. Pakai dua Dua pun tak cukup gujak tu. Couple seat. Couple seat jamban. Okay, aku nak kena push lah. Tak adalah. Dia macam takut lah. Aku selalu kat tengok video-video macam tu. Tapi aku sometimes takut lah tengok lah. Macam tapi tu lah, makan tak boleh ingat kak. Tapi takut. Macam tapi makan tak ingat kak. Aku rasa kalau aku nasihatkan tak payah ulang kau. Okay. Kalau aku nasihatkan kawan aku untuk kurus, sebab kau jangan gemuk, sebab sakit jantung tu je lah. Itu je aku tekankan. Lepas tu yang best lagi satu, kalau kau macam contoh ada sakit kan, sakit kaki ke apa, susah tu nanti kau nak berjalan tu. Main futsal. tu, tak kisah Saya yakin main futsal. Pening kau. Aku pusing. Tapi yelah, I mean like sakit kaki sebab badan lah. Berat badan nak jalan. Kena betul. gaut dia kan. kena gaut ke. Gaut tak kait dengan badan kot. Gaut tak ada kot. Tak ada Gaut dekat rumah kot, pergi salon. Oh, kau ni apa suka sangat dia sekat nama orang ni. Suka sangat Syada. Aku tak sebut. Maknanya kita ramai kawan tu. okay. Kita ingat kau ni tak ada kawan ke Syah? Cik berempat kan. Kita ada kawan. Sebab tu dah famous. Bila kat rumah. Aku tak expect. Mana kau duduk kat rumah gila? Tak. Motor aku dekat selalu orange. Aku cakap dia selalu pergi surau kan. Oh, Kat surau. Orange. GT lah. Mana dekat GT Gaming Town. Mana tadi? Oh. Okay. Ni dia macam jauh daripada Baju Raya ke. Sampai lah orang gemuk. Kedai Tak tahu lah. makanan tadi. Pasal makanan. Aku rasa Bukan kau cakap kan, Malaysia ni banyak makanan based on minyak kan. Tapi aku rasa Asia adalah makanan yang paling sedap kalau dia nak compare dengan benua lain tu lah. Macam betul. Eropah ke kan, Betul lah, setuju Amerika. Aku rasa Asia Kalau is kau the cakap best nak kata Malaysia makanan paling sedap, tak, Asia okey aku setuju. Asia okey lah. Macam apa? Kau rasa Jepun? Kau rasa apa makanan Korea? Aku rasa Aku rasa kalau cakap based on overall, aku rasa still Malaysia. Ya tu Malaysia. Ya. Kau bayangkan nasi kerabu, nasi kandar, roti canai, nasi lemak, Nasi biryani. nasi biryani tak Biryani tapi India kan. tapi dia boleh kira as something yang ada kat Malaysia and common lah. Lagi satu semua biryani. makanan ada kat Malaysia bro. Even negara-negara Okay, let's Aku rasa semua datang Malaysia untuk makan ni sebenarnya. Okay, let's say kau cakap Korea kan, kimchi, Tak, bukan Korea. tteokbokki. Kau setakat bermakan dekat Siumat, kau dah cakap makanan Korea sedap, susah. Tak. Tak. Sebenarnya dia ada fighter dia. Apa, Dia ada kau cakap apa, lawan dia. Indonesia? Aku cakap Indo. Mi ayam. Tu je. Itu je. Mi ayam. Sebab mi ayam. Mi ayam. Beza bodoh rasa kat sini Okay, kat sana. Sedap bodoh sana. Memang sedap. That's why aku cakap sedap. Kita pun ada mi Bandung, Betul. kita pun ada mi sotong. Aku bukan nak fight Indonesia semua. Tak ada lah. Cuma macam aku cakap tadi, overall Malaysia lah. berapa banyak makanan sedap kat satu Malaysia, dekat dalam satu negara tu aku sebenarnya Malaysia. Indo okey je. Air ngepuk, aku suka air ngepuk. Ngepuk. Lagi ada lah yang claim rendang tu Ya dari tu. Rendang Indo. kita dengan rendang orang lain. yang sedap. Okey lah. Okey lah. rendang. Okey lah cakap rendang semua ada. Senang kata semua ada.
Ami. Semua ada apa ni? Semua Tak adalah masa aku rendang apa ni Malaysia ada, Indo ada. Cuma rasa dia je. dah rasa betul tu. Rendang semua ada tapi rasa yang lain kau tahu tak? Aku rasa diorang ni buat teruk nak gaduh. Padahal kita boleh jadikan benda tu as a macam Aku tak kisah ni kalau dia nak claim ambil lah tu. Ah. Aku nak makan rendang kat rumah aku je. Aku tak nak makan rendang kau. Faham tak? Macam kau nak claim kau claim lah. Sumpah rendang. Satu lagi yang diorang suka claim batik kan. Kau claim apa? Ambil lah batik. Oh lain batik. Walaupun Indo dekat lain, Jepun batik ada lain. batik, dekat India ada batik, claim lah tu semua kau punya. Semua negara ada batik. Sedap pula tu. Apa yang sedap? Kek tu kek batik. Oh, ya. Batik. Ya, semua negara ada. Oh kena ke? Batik. Batik semua negara ada tu. Ya. Ada dia punya ciri khas batik dia masing-masing ada. Tapi dia panggil dia Mongolia tik, Jepun tik, jetik. Dia tak panggil Jepun tik, dia panggil jetik. Kalau ni Kalau kau Colombia Colombia? Jangan. Kalau Korea? Korea. ni Koreantic. Okay. Macam aku buat kau M-pop, J-pop. Zim, kita Korea kita ada K-pop betul tak? Malaysia kita ada M-pop. Waktu tu. Kalau China China. Kau buat lambat lah. China, Chai-pop. Okay. Ah. Apa ni bodoh? Pasal makanan tadi kan. Betul kan. Tapi makanan Indonesia pun banyak yang bebel. Nasi ambeng, nasi padang. Nasi padang memang Indon lah kan, of course Indonesian lah kan, of course kan. Cuma bagi aku beza nasi padang dengan Nasi kandar. nasi kandar. Banyak beza dia sebenarnya. Banyak. Yang samanya orang makan cara lauk dia tu. je. Banyak Beza dia lauk pun beza. Nasi pun dah beza lah. Sebenarnya aku anggap nasi padang ni macam dia macam makan Dekat tengah hari. Padang lah. Bukan kat Padang. Memang betul Padang nama dia. Cumanya aku anggap nasi padang ni macam makan tengah hari tapi Dekat Padang variety lah. lauk. Oh. Maksudnya lauk banyak. Tak payah Padang tu kot. Habis kalau makan mi mandung kena makan kat mandung lah. Tak adalah. Maksud aku macam dia punya lauk yang banyak. Cumanya bukan macam Makan kat contoh orang Padang Malaysia. lah. Reki lah. Apa maksud kau ambil makanan tak, dekat ni? betul juga dia cakap saya. Makan kat Padang tu maksudnya dia punya lauk dia macam besar Padang. Oh. Big kau. Iya. Aku setuju sama kamu. Bagus. Nasi padang asli Padang ah. Asli Padang. Asli Padang. Mana ni buat kat Padang? Padang Pak Abu tu. kau Padang pula. kau pula. Aku buat jadi kat aku 3 kali tau. Ada serius tau. Okey, terus. Itu amat tu. Kau selalu teruskan. Aku pula. Indonesia aku rasa aku boleh tak. Oh, kenapa tu? Okay. Top 1 dekat Indo lah. Apa makanan favourite Makanan favourite aku kat Indo. Kalau aku Alah, aku lupa nama nasi tu. nasi padang lah kot. Padang. Nasi padang lah aku. Dulu aku pergi, ni aku salah satu penyesalan dan juga salah satu benda yang aku pergi, and aku tak tahu kenapa tak ada seorang Indonesian pun cakap kat aku, explain kat aku. Aku ingin makan nasi padang. Tapi aku masa tu tak ada siapa explain pun benda tu kena campur tau. So aku macam makan macam nasi belauk. Tu maksud aku. So aku macam dah besar sebenarnya. Laju sikit. Laju tu. Best tu. Best. Dia nak top speed lah. Dia nak tengok top speed Dia apa. test top speed motor Kena tadi makan ni kan. sama-sama. Sebab masa tu aku ambil satu, lepas tu aku makan. And orang lain pun macam tu juga. So kita orang punya tour guide kot. Salah tour guide lah bagi aku lah. Dia tak Sepatutnya tour guide tu tunjuk lah kau nak rasa macam betul-betul Indonesian, kau try makan nasi padang campur Makan apa pun dengan kecap. dengan kecap. Enak kali. Ambil itu telur dadar. Ambil itu sayur sekali. Dadar. Tu dadar. Dadar lagi. Sama ke? Habis? Tu dadar. Tak ada aku. Kalau kau suka nasi makan Indonesia. Aku tak pernah pergi Indonesia. So Kat Malaysia. Kat Malaysia. Ada kat Malaysia nak makan? Ayam gepuk Ayam gepuk. Oh, I mean like kau tak nak explore makan-makanan yang sana. Kalau boleh aku nak rasa ori Indonesia lah. Faham? Ni mengejutkan aku lah. Aku makan, masa tu aku pergi kedai ayam penyet, tapi aku order ayam bakar. Dekat mana? Bapak sedap. Diorang punya ayam bakar punya. Ayam bakar dia orang sedap Kat tu. Ayam penyet lah. Dekat Indo lah, kat Indo. Kat Indo. Ha. Dekat sana je lah rasa ori. Kat sini aku rasa Kat sini aku try kedai sama Wong Solo. Oh, Wong Solo. Wong Solo. Wong Solo, Dulu okey. Wong Solo kan famous. Kat sini tak sama ayam bakar dia. Ya, aduh. Kat sana tau rasa kicap Dia bakar pakai tu, api tu.
Pakai hati. Sini pakai oven. Oven maybe. Oh okey, faham. Jadi dia kecam aku kepala otak Otak dia pakai oven. aku. Alih-alih kau cakap kau pakai oven. Buffet ni budak. Oh salah. Salah pakai light. Ustaz kali ni. Dia pakai macam okok orang undang garam. Salah. Diam kau kampret. Komen. Bacot. Aku lagi di kantor. Aku lagi di kantor. Mas. Ayo mas. Cuma kau tak pernah try ni nasi Minang? Ada nasi Minang. Kau ya kau create sendiri ni. Tak, sumpah. Nasi Minang dia macam ni Minang ada khabar daripada lupa lah. Bukan. Itu indah kot. Indah. kot. Nasi Minang Kabau? Bukan Minang Kabau. Dia nasi Minang dia macam nasi ambeng. Okey. Tapi dia punya lauk tu macam apa nama? Minang. Aku Lauk tak tahu Minang nak describe lah. macam mana. Lauk Minang Lauk Minang lah. Rendang Minang. Mungkin nasi Minang tu Sate Minang, sebab daripada Sate suku Minang. orang kan, suku Minang. So dia makan Suku? cara macam itu. Kau suku mana? Ha? Kau suku mana? Aku suku kata. Suku-suku kau siap. Itu suku-suku. Suku-suku. Suka. Suka. Okey. Nak betul orang. Tapi tu lah, aku macam ni nasi Minang dia macam nasi ambeng tapi dia cakap lauk dia tu Okey. lauk dia tu macam pakapau. Semua lauk dia cakap pakapau. Sedap tu. Apa berapa kilo kan? Kuih pau. Ni kuih apa? Kuih pau. Tapi kalau pasal makanan Indonesia kan. Dulu macam tak ada tu ayam gepuk tu, ayam Ada geprek. ayam penyet. Ayam penyet je lah. Ayam penyet ada. Indonesia. Ayam gepuk. Aku rasa macam baru keluar. Ayam gepuk gembus lah dulu. Gepuk tu bukan penyet ke sebenarnya? Gepuk goreng. Penyet goreng tak? Penyet dia rebus tak tahu lah. Oh, tak. Penyet dia penyet. Tapi gepuk macam gitu ke ayam ni kadang aku tengok dia penyet ke? Konsep Dia dia memang macam ni, goreng. Konsep dia goreng. Penyet tak penyet. Kau tahu tak originality dia? Api tu yang penyet. Api tu memang rata. Api rata dalam oven je. Tak ada. Bukan. Oven mana kata? Kau tak tahu. Aku dah pernah pergi Bandung semua. Aku tahu pengajaran dekat situ lah. Pengajaran je. History. Maksud cara masak dia lah. Apa sejarah dalam bahasa Indonesia pengajaran. Ya. Ini pengajaran kita orang Indonesia. Yang penyet, apinya penyet dong. Kau sendiri buat betul lah. Betul. Tak tahu benda tu fact lah. Api dia penyet. Masak api dia Ayam penyet. gepuk ketuk. Dia tak ada kaitan ni penyet tu api je orang cakap. Tak, macam mana? Boleh describe tak api, bentuk api penyet macam mana? Kau pernah masak burger tak? Kau pergi kedai burger, kau tengok api dia kan straight je. Sebab tu kau pergi restoran yang penyet, kau tengok dia masak. Mana boleh dalam restoran susah sebab aku pun aku tak tahu. Dia warisan orang Indonesia yang betul-betul asli Indo baru dia tahu. Kita as Malaysian kita bukan tak layak, tapi tu culture dia orang, kita live fit Kita makan je lah. Kita makan je. Kita makan je. Asal So, sedap. Tapi dia tipu je. Aku suka aku cakap yang ayam bakar lah. Ayam bakar bapak sudah Aku dah bazir kan energi aku tu. Satu lagi aku suka bakso dia orang. Oh bakso, ya tu. Bakso tu. Lagi satu Ayam. harga, aku suka harga makanan tu. Ya, murah. Memanglah. Apa je tak suka makanan sedap murah. Ya, betul. Dah sedap, bakso. porsi banyak, murah tu. Porsi je banyak kali. Murah banget. Oi. Saja nak tambahan. Aku macam nak tarik ke Song of the Week, tapi macam tak kena. Tapi whatever lah kan. Boleh je, kita close lah topik ni. Mampus lah kan. Kau memang rebel tu lah. So kita close lah topik makanan ni. Tapi kalau korang ada opinion, korang nak share boleh lah makanan mana kau rasa best. Ataupun kalau kita orang pergi Indonesian, mana kedai yang kau rasa macam kita patut try, just comment lah. So kita tutup makanan punya. Untuk makanan ni. Gila apa siap. Aku dah tinggi luar sebenarnya pasal makanan tu. So nak masuk Song of the Week ke? Song of the Week. Let's go. Terus on the way Yang orang tunggu-tunggu. Walaupun aku and tak tahu ada ke tak. Siapa yang tak tahu, Song of the Week ni actually dalam setiap minggu kita punya The Pop Podcast akan ada satu segmen yang kita akan cakap kita punya Song of the Week, which is song ataupun lagu pilihan kita untuk minggu ni yang kita nak highlight, dan kita akan bagi tahu kenapa kita suka lagu tu and lirik yang kita suka dalam lagu tu. Dia macam style radio lah kita kan. Top apa? Carta 50 era. Ini kita punya pilihan tu. Mungkin So, ada berapa era- ada 4 kan. So 4-4 ni boleh masuk dalam kau punya playlist Mat. Ya. Betul? Untuk minggu ni. Tak kisah lagu apa masuk je. Kau kena terima lagu So tu. kita okay. So kita nampak Daniel tengah struggle. Okay, Okay. kau dulu Zin. Aku dulu ke? Oh, okay. Apa ni? Aku punya Song of the Week Makhluk Tuhan
paling seksi. Bukan. Apa ni? Tor monitor. Aku tak terfikir lagu tu. Monitor gampang. Kau. Sebenarnya tadi lagu lain, tapi apa nama? Aku minggu ni aku banyak minggu ni dan minggu lepas dan minggu-minggu lain. Okay. Sebenarnya aku banyak dengar ni 21 Pilot. Okay. Dengar 21 Pilot. So aku boleh describekan untuk minggu ni aku boleh describekan lagu ni satu lagu ni dah lama dah. Lagu ni waktu time zaman kita sekolah menengah lagi. Nama lagu tu Ride. Tahu? I'm taking my time on my ride. Ajar for you. Boleh say belum. Ini naik basikal. Ada balik itu. Ya, Basikal tu bukan lagu yang dia naik basikal yang itu. Tu bukan lagu ni. Betul lah. Yang ni kan, yang dia jumpa budak alien kecil kan, yang dia nak letak air toksik Tak dia tahu, tu. tak ingat Itulah dia. Tapi aku Right. Yang tu kan stress out dia. Yang stress out tu sebenarnya ni. Yang dia naik basikal. Ya, itu stress out tu sebenarnya. Sorry Ari. Aku ingat itu tadi. Okay. Kenapa? Okay, aku suka pasal ride ni sebab apa? Mostly lagu. Kau suka ride? Tak adalah, tak. Ride tu betul lah suka, tapi tidak adalah perniagaan tu. Kau suka Cuma ride. ni aku perasan Betul lah. Sebab itu kan later kan dia ride pergi. Kau punya last ride pergi mana? last ride aku. Kau memang prefer untuk kau ride lah. Kau memang suka ride lah. Ya, tapi lagu tu bukan berkenaan dengan ride. Yelah. tajuk. Tapi Dia tajuk dia tu tanya. lah. Kau memang suka Ya. sangat ride lah. Kau suka ride lah. Suka lah juga. Okay, pasal kenapa? Tak, sebab kau kan suka. Kalau kan kau bagi tahu minggu ni aku tak free, aku pergi ride, pergi genting lah, pergi Tak camping ada lah. itu. Okay, sebab kenapa? Ya, apa ni? Pasal lagu rap, aku senang kata aku suka lagu, aku actually agak suka semua lagu apa yang Junjungan Pilot buat. Lagi satu, aku perasan benda ni kan, actually aku boleh describekan dalam kebanyakan lagu dia ada dalam satu kelompok. Kau tahu kelompok apa? Iaitu lagu dia ni menceritakan lebih kepada awareness pasal mental health sebenarnya. Mental health. Every song dia lebih kurang macam itu je. Ada yang apa ni pasal Tak, kau bohong itu. Kau tak nak betulkan dia, kau jahat kau. Dia boleh jadi ke mental health tu maksudnya kita sakit dalam mental. mental health tu apa? Mental health tu kesihatan mental. Aku lebih pada yang ni cakap tadi lah. Mental Sakit health. dalam mental lah. Sakit dalam Okay. Kesakitan mental lah. Kesakitan mental lah. Cumanya yang pasal lagu ni, yang aku discuss pasal lagu lepas, aku cerita pasal lagu apa Blueberry Street tu kan. Pasal Blueberry Street tu diceritakan pasal Last week kau lagu Blackpink tu. bukan, ini yang lepas-lepasnya. 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 Okey dia. Yang lepas-lepasnya pasal lagu ni Blueberry Street. Kau aku suka lah. Kau payah ikut aku ke kau? Okay, Aku dah lupa ni. Okay, Apa ni? Okay, aku ni straight to the point terus Okay. Pasal ride ni diceritakan pasal apa pun yang jadi, apa pun yang efek dekat mental kau kena teruskan hidup kau. Ride lah, take a ride lah bro. Take a ride, kau teruskan hidup kau. Ada juga lirik dia pasal apa nama? Aku lupa tapi tak Dia apa. macam take it, so I'm taking my time on my ride lah. Macam tu lah. Kau ni ada masalah ni. Dia efek mental kau ni. Gila-gila. Tak apa, teruskan. Nak ambil masa dalam kehidupan kau lah. Ya, ambil masa perlahan pun tak apa. Kau suka part lirik yang mana? Yang ni Tak ada lah gila. Asal yang tu lah. Taking my time on my ride. Taking a time. Taking a time on the ride. Just take a time. Jalan je. Are you Jalan alright? tak apa. No, you all left. Tu lah pasal ride lah. Aku tahu ni Kalau ride. kau? Lagu aku sedih minggu ni. Aduh. Okay. Sedih. Aku sedih kat lagu tu. Kenapa lagu apa aku? Minggu lepas kau lagu Aku lupa lagu. Kau lagu sedih lagu ni Five Sauce. Kan lagu The Strokes. The Strokes lah. Yes, Ultimates. Okay. Tapi lagu minggu ni lagu English juga, which is lagu Yebas Heartbreak by Drake. Walaupun lagu Drake tapi perempuan yang nyanyi, and tak ada dengar suara Drake. Asal Drake perempuan nyanyi pula? Dia saja suara Yeba tu tak silap aku. Oh, dia Yeba. pakai. Okay. Tapi aku tak tahu aku rasa tak silap aku produced by Drake. And kan ada setengah lagu kan tak ada suara dia pun, tapi dia featuring Drake, betul dia featuring Tak ada, Drake. dia- Tapi ni tak ada lah. Drake terus. Oh ya? Dia lagu tu lagu sedih sebenarnya. Lagu untuk mak dia ataupun untuk orang yang tersayang. Tapi for me, bila aku dengar lagu tu, aku tengok lagu tu as something yang aku cakap kat diri aku sendiri lah. So Kau sayang diri sendiri lah. Okay, untuk self love punya lagu lah. Bagi aku lagu tu untuk aku self love punya benda. Self love punya method lah. Okay. Tapi lirik favourite aku rasa dia starting dah macam ni lah. Lagu dia pendek ke 2 minit?
Macam mana lagu dia aku tak tahu ni. Kalau aku nyanyi pun kau tak tahu je. Cerita sikit. Mana tahu ada masuk dalam ni era ke. Dia selalu ada kat TikTok lagu-lagu sedih. Oh, You may not know where you're going. Oh, ada aku dengar suara. Aku tak tahu tu lagu tu. nyanyi ke? Ada aku dengar. Aku suka lirik tu lah sebenarnya. You may not know right where you going, but I do. And all of the time you wasn't chosen, then I'll make it up to you. Oi. Cakep. And all of the feelings that you not showing, while your river is overflowing. River, okay. Is dia macam, lepas tu dia macam something yang vocal punya stuff lah. Dia cakap, Aduh macam tu lah. Tapi dia punya lirik tu actually overwhelming lah. maybe kau tak tahu kau nak ke mana. Tapi aku tahu. Aku akan cuba. Maybe aku akan guide kau. Aku cuba guide kau untuk tahu ke mana kau nak pergi. And dalam mana masa yang kau tak dipilih, aku pilih kau. Yelah style. Dalam mana kau punya emosi tu overflowing, Musikal melimpah. Okay. Aku akan make it up pasal benda tu. Aku akan backup. Bukanlah backup, dia lebih kepada aku akan jaga. Kira macam contoh, kau kan prefer lagu tu untuk diri kau lah, self love kan. Kira macam contoh waktu time lirik tu, dia kau cakap ya aku akan make it up to you. Jadi kau make it up ke diri kau sendiri. Aku make it up untuk diri aku sendiri. Waktu time lirik tu tengah ada waktu time lirik tu tengah, maksudnya lirik tu tengah jalan lah. Okay, kau buat apa tu? Kau macam kau melayan ke, kau macam kau tengok diri aku ke, I love you myself. Tu orang tahu kan. Tadi aku lebih pada macam, aduh, ini macam deep lah. Tiba-tiba dia macam contoh let's say aku driving, aku dengar lagu tu, aku akan sentiasa ingat macam momen buruk, ataupun di mana aku dah biar diri aku di treat buruk ke, orang dah buat aku macam tu, macam aku macam ni. And aku tahu yang the only person yang boleh sedapkan aku, diri sendiri. Yang boleh heal aku adalah diri sendiri lah. Betul. Boleh je kalau generally speaking, boleh je, ada je orang lain tersakiti and orang lain yang tolong fix. Betul. Tapi for me, aku rasa it's, especially bila dengar lagu tu lah, aku nak diri aku fix lah. So aku, kita ada kita je lah. And another day, kita yang nak 6 feet deep. I just wanna live my life. Ulangan nak hidup macam mana, macam tu lah. End up cuma kita dengan kita je. Quote that. End up aku ni ada aku je. So that's why lagu tu aku bagi diri aku sendiri. Padahal lagu tu untuk mak dia sebenarnya. Untuk mak Yeba. Aku tak tahu nama dia Yeba macam Star Wars sebenarnya. Yeba. Yoda. Kalau nak ada Yeba. Kalau aku, tadi kita dah borak pasal Indonesia. Wamu sudah menyirak bodoh. Kau nak cakap lagu Indonesia lagi. Tapi bagus. Minggu depan kita tukar. Mainstream bagus. So lagu daripada 420, Besi Tua man. Aku tak nak. Besi tua. Aku lagu tu macam, lagu tu aku masa lagu tu release, masa tu aku masih lagi dalam fasa-fasa struggle dalam hidup lah. And then bila lagu tu came out, aku macam, oi shit, inilah aku perlukan sia. Lagu tu dia cerita dia macam kau tahu hari ni kau dah serabut kan dengan masalah, tapi dia jadi bagi vibe macam okay, kau senyap jap, hari ni aku nak happy. Dia macam tu. Dia macam lirik yang aku suka, dia punya chorus lah kot. Dia ada satu, dia start dengan masalah kita nanti dulu ya, ataupun masalah rumah nanti dulu ya. Lepas tu masuk kau redup kedua mataku, entah mengantuk entah mengapa, hari ni aku ingin bahagia. Dia bagi vibe macam kau dah serabut kan, macam contohlah orang menekan kau, pressure kau gila babi punya kan. Lepas tu masuk dia punya chorus, cak, okay kau sabar jap, aku nak happy ni, kau diam, esok kita sambung. Contoh lah macam kau tengah gaduh. Besi tua. Besi tua tu motor. So aku nak, dia mungkin kalau aku terbaik musik video, naik besi tua dalam lagu tu. Apa dia? Dia berjalan naik besi tua, naik motor tua lah. Yalah, dia lirik bersama besi tua. Dia kalau aku boleh bayangkan music video. Pernah tengok music video dia?
bukan music video dia ni je ke? Music video dia just Okay dia punya pandai. yang Ya, apa dia animated tak, kan? dia tak ada music video. Dia animated je. Asal kerja aku. Tak, dia tentu lah. Dia macam Ada lah dia, aku pernah tengok. Apa yang baru je? Dia bawa skuter dia. tapi aku rasa kalau bagi gambaran itu kot, aku boleh bayang kat Ari Lesmana Naik skuter dia kan? Naik Vespa dia. Itu nak aku bayangkan tu tadi. Lagu tu macam itu lah macam aku cakap, kenapa aku start. Dia macam okay, sabar je, aku bagi aku masa untuk aku happy, and then nanti kita sambung lah masalah. Tu Macam untuk lagu yang untuk escape kejap lah. So itulah dia aku punya Song of the Week. Kalau kau? By Ari Lesmana. Aku dah drag baik lah diorang jadi. Bagi masa dah ada. Dah. Okay, nanti. Okay, first of all disclaimer, Cakap aku tak Ahmad tu. support Zionis tau. Ni aku cakap awal-awal tau. Apa dia? Okay, macam aku suka metal. Betul. Aku suka music yang keras. Sama. And kau pernah tengok music metal dia pakai instrumen yang klasik? Mesti tak pernah. So aku ada jumpa satu band ni, dia pakai gambus. Ni lokal lah. Tak. Oh, luar. Luar. Gabus tu yang gitar macam bulat dia punya belakang tu Dia macam apa Dia tu? macam gitar. Tapi dia macam gitar tapi dia pakai berapa string je? 2 ke 3? Oh, Papa String. Sikit. Okay. Aku tak tahu pasal lirik dia pun. Tapi aku suka sebab melodi dia sedap gila babi. Sebab Memang melodi sedap klasik memang sedap. lah. Dia macam nanti part dia nak scream kan, dia akan main gambus. Dia macam sedap lah benda tu. Lagu So apa ni? aku dengar benda tu almost 3 minggu. Okay. And music video dia post dekat Instagram, dia pakai jubah. Okay. So aku ingat dia, after 3 minggu aku dah dengar, almost 3 minggu tu aku dengar. So aku ingat dia ni macam band dari Arab, metal Arab. Oh. Aku tengok, lepas tu tiba-tiba aku macam terfikir, kenapa dia pakai jubah and dia pakai kopiah, and dia pakai dia main gambus tu. Aku tengok band ni dari mana? Tel Aviv. Oh. Aku macam baru tahu sebenarnya. Tahu. So start dari situ aku macam pelan-pelan aku tukar lain. Aku tukar. Aku tak support dia. Aku tak sumpah aku tak support. Aku tak expect. Unexpected Sebab aku lah. ingat dia dari Arab. Dubai ke, sebab aku Kejap. Ini band yang ada 4 orang tu 4 kot. 4 orang patut pakai jubah putih semua kan? Apa gila? Yelah. Jubah putih. Jubah putih kan? Aku rasa macam dah dengar tu. Ni band yang pakai jubah putih yang 4 orang apa? Babi kau Tak payah ulang. Kau tengah sangat ulang. Tak payah. Tak payah. Ni band dari Israel tu tu. Ya. Oh, dia dari Israel. Aku baru tahu. Sebenarnya aku Dia baru dekat tahu. apa ni ni sebab aku pernah dia lalu dekat Reels lah Instagram. You kau nuna je. Ya. Ni lalu kat Reels Dia kau main pun yang benda pelik-pelik. Tapi tak pasal lah dia main gabus ke apa waktu tu. Yang aku tahu 4 orang pakai jubah, kopiah. And dia Aku betul-betul bagi dengar korang cara. dengar. Aku bagi korang dengar. Kita tengok music video ni. Tak, ni dia ni je. Tiny wiener. Ni. Oh betul lah tu. Style. Tapi style. Tak boleh bodoh. Best kan? Lagu Tapi dia best best. tu. Oh. Lagu dia super best. Tapi dia unexpected sikit lah. Aku pun tahu dia. So lepas ni reminder untuk aku lah. Kalau ada satu lagu tu yang best, Kena explore lah. aku kena explore dulu lah dia dari mana sebenarnya. Sebab mostly aku tak akan explore pun dia dari mana. Ya sebab dengar Aku best je dia dengar best, kan. Aku dengar. Ya tu. So ni satu pengajaran untuk aku juga lah. Aku sebenarnya perasan sebab ni ada Twitch streamer review lagu diorang. Twitch streamer. Tapi memang lagu diorang best ni. Kau perasan dari Twitch streamer lah. Tak payah ulang. Itulah Song of the Week aku. Apa tajuk dia? Tak silap aku, nama tajuk dia The Fall. The Fall. Tapi aku dapat rasa macam gambaran dia nyanyi tu macam Okay. ada satu pergaduhan lah. Okay. Mungkin ada pasal konflik lah. Mungkin Yes, termasuk dia macam ada sikit konflik. Tapi kan. aku tak tahu ada konflik apa. Sebab tapi- dia pun guna bahasa dia. Kita tak tahu. Biar buat diam lah. Kau semua putih lagu tu. Mana ada? Tak ada orang putih lah. Tak ada orang teruk diam lah. Tapi lah aku sekarang minat dulu lagu yang metal ni. Metal. Dengar je. Aku baru minat sebab aku tengok SOG live. Oh. Sebenarnya aku tak pernah. Tapi bila aku tengok SOG macam best dulu kalau dapat scream kan. Kau tengok screamo teringin bodoh. Aku balik aku try buat. Esok aku sakit tekak. Susah gila. Aku suka metal. Macam contoh lah, kalau korang minat One Direction contoh. Contoh. So dia pakai instrumen yang basic orang lain pakai. Tapi tiba-tiba ada satu lagu tu dia macam tiba-tiba main castanet. Oh. Tak ke kau rasa nak dengar sebab benda tu jarang orang nak pakai. rare lah. Dia rare lah.
Kita And then tingin. dekat lagu hardcore, lagu metal pun ada pakai apa orang panggil, recorder. Dia seluruh Ni clarinet. clarinet skewer. Oh ya. So aku suka something yang macam dia ni different lah. Macam sedap tu, dia bawa, dia pandai. Faham. Mereka lagu metal pakai harmonika. Ada sedap, tau. ada. Sampai pada. Aku main cakap Sedap. Kita sedap. Ada, serius. Macam ramen. Macam ramen. Aku bangun aku Okey. Betul ada. Cuma tak Lagu tahu apa? band apa. Ada je, cuma tak tahu band apa. Sebab kadang dia orang ni buat lagu. Kau pernah dengar? Pernah je. Lalu kat Riz kau lah. Ni pengajaran lah untuk orang-orang kat luar sana. Kalau kau minat satu lagu tu, Sebelum kau nak start jadi fans, Kau baik dengar kau dulu. study dulu Kau sikit tahu pasal dulu diorang. cari. Aku pun selalu macam tu kak. Sebab aku tak metal tapi aku into rock. So sometimes lagu tu dia tiba-tiba Hail Mary faham tak? Tiba-tiba dia auto jadi macam kita berdoa macam tu tau. Tapi kadang aku terikut. Tapi tak boleh deny lagu tu best lah. Tapi tak tahu lah. Tapi tak elok lah. Janganlah Tapi ikut. tak elok lah, janganlah ikut. Kalau aku sampai part tu aku diam. Aku macam You go down just like holy man. Bukan lagu yang tu lah. tak. Kalau Malaysia punya ada satu band ni, band ni dah tak ada dah. Juga kacau. Dia metal. Haji. Dia betul metal punya. Tapi lirik dia semua daripada history Al-Quran. Ui, Dia macam, bagi aku dia ni macam berdakwah. Tapi dia versi yang disampaikan tu is dalam lagu, tapi scream. Orang takkan faham pun. Tapi once kalau kau tengok lirik dia kan, Memang ini apa, Seven Al-Amin lah, apa situ lah, perang syahid. Apa perang syahid pula. Apa? Banyak lagu tu. Tapi best lah. Azim Babe. apa baik. Kau dengar? Aku Tak baik gila kau. Dia cakap pasal ni tu. Tak dengar aku cakap Azim amazing gila. Tak ada. Aku dengar tu. Kau dengar? Macam ya betul. Aku daripada sini dengar gila. Oh yeah. Tu telinga kau tu apa? Apa? Yeah. So macam mana kita settle lah episod ni? Settle lah. Aku rasa settle lah. So korang jangan lupa aku sekarang ni kalau pasal orang dah start share orang yang soal duit. Betul, Ini betul. yang kita nak. Yeah. Bukannya Aduh. komen hadir. Dia share soal duit korang. Aku nak dengar lah. Aku dah bosan dah. Tak ada. Tapi lah green guy. Bukan yang pakai Yang apa? Dia masuk dalam apa? Aura apa? Yang orang buat list tu kan. Cringe moment lah. Oh. Bukan. tak, dia pakai baju hijau kan? Dia pakai varsity tu. Ah, Pakai varsity rambut. Memang macam NPC bodoh. Bodoh kau tengok dia macam ni, bodoh patung Barbie. Tapi Yang Ken. So Zim closing. Udah closing ke? Okay. So okay, closing. Kau dah open kau close lah. Okay. Itulah apa nama? Itulah Kasih kita mesra. punya. Bukan. Tak ada. Itulah kita punya apa nama? Topik segmen kali ni kita sediakan kepada korang macam TV punya tu kan. Tak bukan kita nak end lah gila. Tak nak cakap lah thank you dah lah. Alah, itu saja topik pada kali ni. Thank you guys pada yang tengok sampai habis. Thank you pada yang komen, share korang punya soal duit tu. Memang kita appreciate sangat. InsyaAllah kita akan dengar satu-satu kalau ada masa lah. Tengok ada orang ni. Mana ya Minggu lepas kau ada korang komen apa? Ada. Apa? Thank you Adi. Itu lah baca. Minggu lepas ada thank you ada tu. Tak ada. Orang Okay, dah start improve. okay, itu saja guys. Jangan lupa macam biasa tekan loceng dekat YouTube tu untuk update, untuk dapat update, untuk dapat update daripada The Pod, daripada Lebih Talk. And jangan lupa follow untuk yang baru dekat semua sosmed ni. Jangan lupa follow, subscribe, IG sekali follow. IG kita orang tu Threads. Wah, by the way baru Threads. Aku tahu sebenarnya Threads tu ada. Aku tahu je dah lama dah sebenarnya. Tapi baru tahu sebenarnya ada. Sambung. Kat Threads nanti dekat Threads tu sama ke kau kena masuk kat IG kan. Jadi follow lah semua apps yang kita semua apa ni. Follow semua sosmed yang kita ada. And terima kasih. Gila. Sebab dah masuk tahun baru ni, semoga korang ada azam yang baik-baik lah semua. Outro tu panjang baik-baik lah. Tu panjang so far. Panjang. Oh by the way kita try sedaya upaya untuk masukkan The Pod ke dalam Spotify. So Yes, Oh ya. Ya. so lupa. kalau
Kalau ada, aku letak link kat bawah. Drink pula dah. Drink. Aku letak link kat bawah. Yes. So korang boleh tekan and korang boleh follow Spotify. Spotify follow. Spotify follow and korang boleh dengar dekat Spotify The Pod sekarang. And kalau tak ada means belum lagi. Yeah. So we see you guys in the next week. Ya, next week insyaAllah. Thank you. Assalamualaikum. Jangan buat benda-benda bodoh. Ya. Jangan makan durian sekarang. Jangan makan durian tanpa minum air putih. Yes, betul. Yeah. Dan kalau korang rasa panas, korang lepas makan ubat jangan makan durian. Ya. Bahaya. Jangan drive sambil mengantuk. Ya. Ada lagi PSA. Tak ada. Okay, itu saja. Bye-bye. Assalamualaikum guys. Bye. Keluar kredit kan? Apa tu? Keluar kredit kat bawah. Apa tu? Kredit. Bukan AF. Kredit apa? Apa Aziz?